Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam Real Reform. Salam bersama kita. Pada malam ini ialah tuan-tuan, kita lepak malam ini dengan Ustaz Wan Ji, kita lepak dengan Faizal Rahman. Setelah pasca penubuhan bersama, tengok Faizal pun tunjuk bersama. Aku satu persatu bersama, nak biasakan diri dengan bersama. Penubuhan bersama, tapi malam ni saya tak pakai baju kuning lah. Saya pakai baju merah, ini yang ada malam ni kan. So, kita ni adalah podcast siri pertama dalam apa yang saya dah lama janjikan sebenarnya, politik dan masalah kan. Tapi masalah politik dan masalah kita ni kan. Kerana kita last week kita dah rakam. Tapi ada masalah. Tak apalah. Ada masalah lagi, belajar. Masalah lagi kan. Tak apa. Dah ada hikmah dia tu. Hikmahnya adalah last week tak ada penubuhan lagi kan. This week penubuhan. Jadi banyak benda kita boleh borak sebenarnya. Dan kalau nak cerita je lah, kita mungkin tak banyak sangat sentuh dah cerita-cerita PKR ni. Kuala Selangor terbang dia punya kursi, dia dah bosan saya. Dan bukan tangsut. Kuala Selangor tempat dia tau Dia cerita 88 terbang kursi, ambil kau. Kan. Jadi malam ni kita nak bercakap tentang masa depan lah. Iaitu bersama itu sendiri, politik secara umum dan sebagainya. Dan Ustaz Wan Ji kita tak payah kenalkan lah. Ustaz Wan Ji kenal, Saudara Faizal dah dikenali dah. Dan kita nak mengupas mengenai parti politik dalam keadaan kita memakai topi orang politik, ataupun mana parti yang kami berdua ni ahli bersama. Ustaz belum lagi. Bukan belum lagi, memang tak lah. Katanya lah kan. Dulu masa dulu kita semua empat kita ahli PKR. Apa empat? Dulu dengan ni sekarang tiga lah. Abu Hafiz. Lepas tu keluar kita berdua, tinggal ada sayang. Lepas tu keluar kita tiga, kami berdua masuk bersama. Ustaz tak bersama. Tak masuk bersama. Tapi tak apalah, tak bersama bukan maksudnya tak boleh bersama kan. Nak masuk PAS. Ustaz, kita tengok bersama ataupun secara umum politik dululah. Saya tanya Faizal dulu lah Secara umum, kita punya daripada segi politik itu sendiri, maknanya setelah Parti Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan 2018-2022, apa yang Faizal nampak? Sebab Faizal ni lama sebenarnya dengan Parti Keadilan ni, di belakang tabir jadi peguam dan sebagainya, jadi depan tabir pun. Perubahan besar yang you nampak dalam Pakatan Harapan Madani itu sendiri setelah mendapat kuasa. Berat tajuk tu soalan tu. Kalau kita nak, sebenarnya dia lebih kepada pengharapan lah kan. Dan nama pun Pakatan Harapan. Saya percaya ramai pendukung-pendukung di luar sana, dia hanya ingin melihat dia meletakkan satu harapan yang besar untuk kerajaan. Bila kita mengangkat parti kita daripada peristiwa di jalanan apa semua, so bila dah diangkat menjadi kerajaan, so of course lah kita ingin melihat pengharapan tadi tu, harapan rakyat kebanyakannya berlaku perubahan, kan. Yang duduk di atas tu hanyalah kata orang beberapa orang saja, tetapi dia tidak duduk di atas kalau tidak didukung oleh rakyat kebanyakannya ini. Dan rakyat kebanyakan ini pun, termasuklah kita ni pun, kita tak hadap jawatan dan sebagainya. Cuma kita inginkan melihat satu perubahan. Saya secara peribadinya kita rasa kesal lah, sebab perubahan harapan yang dikatakan reform itu tak berlaku. Kita kata reform tak berlaku, tapi dia orang kata dia disagree. Dia kata Faizal Suardi duduk kata reform tak berlaku. Apa tak berlakunya dia sebut ekonomi bila kita sebut reform, kita sebut reformasi, dia satu perkara yang besar. Kita tak, bila katakan dulu Department Polis tak bercat, sekarang bercat, itu bukan reformasi. Itu bukan reform. Itu bukan reform. So kita bila ada SRL itu bukan reform. Kita menggunakan perkataan ataupun terma reform ni untuk satu perkara yang signifikan, yang besar, yang kata orang substantif. Adalah bezanya antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan sekarang.
Bagi contoh lah. Akta ke apa. Okey, contoh. Contoh dalam saya sebut dalam bidang saya lah. Bidang undang-undang lah. Dalam bidang undang-undang kan. Kita tengok macam mana tahanan-tahanan SOSMA. Yang dulunya dimomokkan. Ini drakonian dan sebagainya, akta zalim kan. Anwar Ibrahim cakap akta zalim. Anwar Ibrahim cakap masa Anwar Ibrahim dekat dalam di Sungai Buloh. Dia sendiri bercakap kepada tahanan-tahanan yang lain ini. Bila jumpa dia, dia diberi peluang untuk berjumpa dengan keluarga tahanan SOSMA. In fact, masa lepas dia keluar tu pun dia buat program di Segambut. Itu datang ahli keluarga SOSMA, menyampaikan harapan. Pada ketika itu yang dinyatakan kepada dia adalah kita akan masukkan SOSMA ni. Tak ada daun-daun. Tahun saya tak ingat lah tahun tapi memang ada peristiwa. Memang ada lah. Anwar Ibrahim berjumpa Anwar dengan Ibrahim. SOSMA. Sebab pada masa itu keluarga SOSMA ni dia buat satu NGO kan. Dan dia update lah kita. Dia update lah lawyer-lawyer yang aktif dalam SOSMA ni. Kita bagilah advice. Yang mana kena pindah, yang mana kena buat. Maknanya kalau pun kau tak nak bubarkan, pindah. Betul Kan? Saya sendiri dihubungi oleh pimpinan daripada dalam PKR untuk buat satu proposal untuk diberikan kepada Anwar Ibrahim. Kononnya kenapa? Ini bila macam dalil lah ni. Dalil kenapa SOSMA ini perlu dihapuskan kan. Tapi kenapa nak perlukan dalil lagi kalau kita memang nak hapuskan sebelum ni? Maksud dia nak hujah-hujah yang kuat lah. Kenapa perlu dihapuskan? Kita pun tulis lah apa menjela-jela apa semua kan. Berlaku tak benda tu? Tak berlaku. Setahun selepas dia mentadbir, apa jawapan Saifuddin? SOSMA ini kita akan kekalkan. Kita perlukan SOSMA. Tambah lagi 5 tahun. Tambah lagi. So itu yang pertama lah. Macam tu juga dengan tengok akta hasutan. Kan? Akta hasutan. Ni dua-dua ni adalah mangsa akta hasutan. Dia bawa kerajaan mana ni? Kan? So dan kita tengok mula-mula macam mana dia pusing bila dia kata akta hasutan ni kita masih perlukan. Tapi fokus kepada elemen 3A. Tapi kita tengok bulan lepas kan macam mana satu pengkritik yang perempuan tu kan kena tangkap di bawah dan disiasat di bawah akta hasutan kerana mengkritik Anwar Ibrahim. Okey lah, kita tak sokong apa yang dia cakap. Tapi kita nak bagi tahu siasatan terhadap perempuan itu di bawah akta hasutan memang jelas menyalahgunakan kuasa. Betul. So bila kita bercakap pasal reform, jadi geng-geng budak-budak ceplos ni dia tak faham. Dia ingat reform ini merujuk kepada dulu warna biru kita cat warna putih. Dulu sekolah tak ada tandas banyak, sekarang kita buat tandas. Ini bukan reform. Ini kalau itulah makna reform, maknanya jauh lagi lah. Kalau itu makna reform, kalau PAS jadi kerajaan, BN jadi kerajaan, dia akan buat juga. Sama je lah. Sama je. So, PAS akan buat. Siapa tak ada lah reform yang dalam erti kata sebenarnya. Sebab dulu kita bercakap hanya orang yang berani seperti Anwar Ibrahim melakukan reformasi. Tapi bila dah masuk tahun keempat apa yang kita nampak, kita perlukan penggal satu lagi untuk nak buat benda tu, untuk melakukan reform. Apa beza dengan BN dulu? So saya melihat dia hanya menunggang perkataan reform itu tadi untuk dia diberikan nyawa oleh rakyat. Sedangkan kalau you nak buat, tak ada halangan daripada komponen yang lain. Kita tak pernah dengar pun kan UMNO kata no tak boleh. Malah BN dulu pun tahun 2015 dia orang setuju sebenarnya masuk akta hasutan, cuma dia tak buat. Jadi dia benda yang besar lah. BN pernah. Dia Najib dia pernah nak hapus, tapi dia mengingat nak bagi moratorium kepada kritik kerajaan tu. Kritik kerajaan masa tu dah kira tak kira hasutan. Yang kembalikan itu adalah Muhyiddin pula si kerajaan sekarang. Sebab dia kata section masih ada, tak pernah dimasukkan. Jadi kita tengok dekat situ kan, itu dalam satu sektor. Maknanya saya bercakap dalam sudut saya terlibat lah dalam bidang undang-undang. Sebab dia sama. Kalau nak buat benda tu dia tak ada halangan. You nak buatlah. Sebab dia macam ni kan, tak ada jaminan. Bila you diberi kuasa, katalah you ada tempoh 5 tahun. So dalam tempoh 5 tahun ni lah sepatutnya kita kena buat sehabis baik untuk kita bagi tahu kepada rakyat kami berjaya lakukan. So bagi peluang kepada kami untuk
Next term akan datang untuk banyak lagi Buat perubahan lagi. dilakukan. Malam ni dia cakap apa? Oh, kita perlukan term berikutnya untuk kita melakukan reformasi. Alasan dia guna, dia kata susah ni, kita kerajaan campuran semua, susah ke nak mansuhkan akta tu? Dia bukan susah. Okey, sebab tu dulu masa mereka jadi pembangkang, dia kata apa? Dia memerlukan keberanian untuk melakukan perubahan. Ya. Yang kita nampak sekarang ni helah. Okey, kita tengok. Ini menarik saya bagi satu contoh. Ya. Macam mana pindaan perlembagaan untuk menetapkan Perdana Menteri dalam tempoh 10 tahun ataupun dua penggal. maksimum kan. Dia jadi kelakar. Bila orang tanya saya, kita discuss, kita sembang, pada saya itu adalah helah sebenarnya. Helah, kau menunjukkan seolah-olah itu adalah komitmen kita Untuk reform. menyekat kan. Tapi apa berlaku? Penyokong ahli parlimen dia sendiri yang kuat pun tak datang parlimen. Tak datang untuk menyokong usul tu. Dan bila benda tu berlaku, keluarlah naratif. Sebenarnya memang kita nak Anwar Ibrahim kekal selama-lamanya. Dia salahkan siapa? Dia salahkan pembangkang. Dia kata ini salahkan pembangkang. Pembangkang tak sokong. Nampak tak? So pada saya ini satu helah. Dia pertontonkan kepada rakyat, dia begitu bersungguh-sungguh. Dalam masa yang sama, MP yang menyokong katanya penyokong kuat dah ni pun tak datang untuk memberikan sokongan. Padahal kalau tak ada pembangkang pun, sebab dia perlukan 2/3 pindaan. Tak ada pembangkang tak ada pembangkang pun dia boleh lulus. sebab dia dah ada 2/3 ni tadi. So ini pada saya ini satu wayang. Satu helah yang dipertontonkan kepada rakyat. Sebab itu dalam statement kenyataan terbaru YB Ralph tadi dia mengatakan apa? Dia kata rakyat dah jemu. Rakyat dah muak dengan wayang-wayang ni. Siapa pun naik sama je. Parti dinosaur kita panggil. Depan kemain kau bergaduh kan. Belakang kau kat belakang berjumbu. Minum teh tarik kan. Ustaz masa kena akta anak akta hasutan dulu kan, Ustaz kena akta hasutan. Antara yang bersuara masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Cerita sikit Ustaz. Cerita tu. Apa yang dia cakap? Dia masa saya 2 kali mula-mula tu masa era Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri di awal tu kan. Nama apa? Tommy Thomas masa 2018. Masa tu masuk dalam penjara dan 3 hari kat dalam Di Kajang. Dia masuk dalam penjara tu kat luar ni dia ada hirup pikuk di luar Vigil bawa lilin. Saya ada kat situ. Saya bawa lilin sekali. Ada. Lepas tu statement media pun banyak keluar. Yalah, saya dalam tu saya tak tahulah. Bila keluar tu saya tengok banyak statement. Antaranya statement daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada masa tu kita kena ingat dia bukan Perdana Menteri. Betul. Belum lagi kan. Walaupun di kerajaan tapi bukan Perdana Menteri. Sebab Kak Wan pada masa tu tiba Perdana Menteri. Cuma ada 3 statement daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu saya masuk penjara, isu tu. Antara dia kata hukuman tu terlalu berat. Antaranya. Cuma ada satu statement dia kata undang-undang ni akta ni drakonian. Dia guna perkataan drakonian. Ada kalau Google pun jumpa. Draconian. Dia masih ada lagi Dia belum buang lagi berita tu Ada. Dia belum delete lagi Kalau Google jumpa. Kalau tak silap mesin harian tak silap. Memang ada. Dia buat statement, dia cakap undang-undang itu akta itu adalah drakonian. Jadi yalah, saya ni antara benda yang saya terfikir bila Anwar Ibrahim mula-mula jadi Perdana Menteri, ada kawan-kawan ABIM yang jumpa lah. Dia ada sebut tentang kes saya ni. Masa tu kita meletakkan satu kepercayaan yang tinggi kepada Anwar Ibrahim. Kita kata tak apa, Datuk Seri akan buang ni. Betul. Masa tu lah tengok ni dia pula guna. Malah pernah kan kita pernah argue nak gunakan kata benda tu akan dimasukkan, betul tak? Kita pernah nak cuba guna argument tu, kemudian court kata tunggu masuk lah. Akhirnya tak masuk. Dia tak masuk, bahkan dia guna pula lah kepada orang-orang yang tak sepatut. Yang macam Faizal sebut tadi tu, jadi maklumat baru lah pada saya kan. Rupanya dia digunakan jugalah. Dia gunakan. Sebab masa era sebelum ni sebenarnya memang dia ada kempen Pakatan Harapan ketika itu, maksudnya PKR, Amanah, lepas tu DAP untuk nak masuk akta hasutan. Bahkan beberapa kali saya dijemput untuk program hapuskan akta hasutan dekat Dewan Cina. Ustaz pernah kena jemput? Dijemput. Ini selepas keluar.
Dan MSP sebelum tu 2012. okey. sebelum dia jadi menteri lagi lah. Dia jadi Perdana Menteri. Beberapa kali memang anjuran Pakatan Harapan. Dan yang berucap Antara Syamsul Rais, antara yang ucap. okey. Nur Izzah Nurul Izzah, pun pernah ucap. Kan, atas Sultan. Siapa lagi? Anwar Ibrahim ada kan? Masa tu Anwar Ibrahim tak ada. Oh, tak ada. Okay. Tapi pimpinan-pimpinan pakatan lah. Lim Guang Eng kalau tak silap pernah ada berucap. Kan, dalam program buat dekat Dewan Cina. Jadi maksudnya kita nampak itu adalah satu janji hasrat daripada kerajaan memang nak dilaksanakan. Okey, bila Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, bila dia tak hapuskan, kita rasa Tun Dr. Mahathir bukan entiti Pakatan Harapan. Dia ni baru datang. Dan dia pun memang itu akta dia. Dia memang dia itu pendekatan dia yang dilakukan masa dia Perdana Menteri dulu kan. Jadi kita meletakkan kepercayaan itu kepada Anwar Ibrahim. Rupa-rupa bukan sekadar dia tak masuk, dia pergi guna pula untuk selamatkan diri dia kan. Tak kena lah. Kenapa dia nak? Okay, now setahu saya orang yang nak gunakan akta-akta Dikronian, tu dia panggil Dikronian ni, adalah mereka yang tak yakin ataupun rasa macam dia tak boleh menyekap kemarahan rakyat. Saya rasa macam tu ke? Dia macam ni, orang kalau pernah minum benda manis, bila dah kena kecil manis pun dia susah nak berhenti daripada minum kecil manis tu. Jadi bila orang dah pegang kuasa, antara ketakutan besarnya macam mana kalau kuasa tu hilang daripada aku. Apatah lagi kalau aku hilang kuasa memungkinkan aku masuk penjara. Lagi pun masalah kan. Tapi dari satu sudut, kenapa dia gunakan akta hasutan ni? Walaupun konteks kesalahan tu tertakluk kepada MCMC, akta komunikasi kan. Itulah tujuan akta komunikasi tu dibina. Ya, betul. Yang tak kisahlah kau buat kesalahan komunikasi, so kesalahan tu di bawah akta komunikasi lah. Kesihatan tu kan. So kenapa dia gunakan akta hasutan? Pada saya sebagai yang terlibat dalam kes macam ni, sebab bentuk siasatan tu dia berbeza. Bentuk siasatan MCMC ni dia berjalan santai. Sebab satu kesalahan komunikasi kan. Dia bawa akta komunikasi. Akta hasutan ni dia lebih berat. Dan akta hasutan ni dijalankan siasatan ni oleh detektif ataupun pegawai-pegawai penyiasat PDRM berbanding dengan MCMC. Jadi kalau kita tengok yang mana kena bawah akta hasutan ni, memang kita boleh katakan dalam bahasa mudah dia kena torture lah. Kena torture dari sudut mental. Walaupun mungkin sekarang ni dah tak ada sentuhan, tidak ada kata orang pukul dan sebagainya, tapi dari sudut torture mental saya kena. Saya 3 hari duduk dalam tu cukup. So dia berbeza dengan kalau siasatan pegawai-pegawai MCMC. MCMC itu orang biasa. Dia sembang kan. Yang ini bukan sembang, sekali datang mungkin 3, 4, 5 orang. 5 orang. Baling kursi dan sebagainya. 5 grup. Kan. Jadi memang melibatkan polis kan. Jalan singkat untuk menutup mulut pengkritik. Dia tak kisahlah ceplos kata itu bukan kritik, itu menghina, itu mengkeji. Tak kisahlah. Menghina, mengkeji, apa lagi? Menghina, mengkeji di media sosial tertakluk kepada MCMC ataupun SKM tadi. Bukan akta hasutan. Jadi gunalah MCMC, kenapa tapi nak menimbulkan ketakutan dan satu solution serangan psikologi kan. Bukti dia perempuan tu lepas dia keluar 3 hari hilang satu hal. Kan dia cerita keadaan dia bagaimana masa tu. Perempuan yang kena 3 hari tu. Yang live tu kan? Yang live. Okey. Dia macam ni tuan-tuan. Tapi live dia tu dia bukan kutuk je, dia hanya kritik Pakatan Harapan ni. Pada ceplos ni dia mengkeji lah. Anwar Ibrahim ni. Tak lah, kalau mengkeji, Anwar Ibrahim dulu pun keji Anwar. Exactly ayat kami. Apa yang tak kata pada Mahathir? Ini keadaan dia. Betul lah kan? Betul saja yang dia tak kata pada Mahathir. Bahkan apa yang dia kata pada Mahathir pada hari ni pun, apa yang dia kata pada Mahathir pada hari tu pun, hari ni dia tak dakwa pun. Betul? Sampai saya contohnya. Sampai sekarang saya ni selalu timbul persoalan. Sebenarnya Mahathir ni rembat ke tak? Sakau ke tak? Dia sakau. Sakau ke tak? Ayat dia. Ayat Anwar Ibrahim. Sakau. Kita tertanya-tanya. Sakau ke tak? Sebab kita ni benci Mahathir ni sebab apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim dulu. Betul. Makan duit, rasuah, macam-macam dia kata. Ni lah apa lah. Bilion-bilion kan. Tapi tak ada pula pendakwaan. Satu kes pun tak ada. Tak ada.
Dan sekarang kita pun confuse. Ke Anwar Ibrahim ni dulu dia cakap Anwar Mahathir makan ni, ke Mahathir tak makan? Maka timbul persoalan lah. Betul ke Anwar Ibrahim ni? Dia dua lah kan. Tun Mahathir dan juga Tun Daim. Daim. Sampai sekarang ni tak ada apa-apa pertuduhan sakau dikenakan. Kepada Iman, kepada Daim? Tak ada. Tak ada. Yang ada tu adalah tentang kegagalan declare harta kepada LHDN. HDN tu berbeza jenayah. Berbeza. Bukan sakau lah. Bukan sakau. Kita duk tunggu lah ni. So, jadi kita tengok bila dia mula, kita katakan pada saya lah, kita nampak dia dah mula desperate. Dia nak stop kata-kata pengkritik ni guna Akta Sultan. Berjaya tak? Berjaya. Senyap dah orang tu. Dan kita tengok apa yang berlaku sehari dua ni. Melalui mulut Kamil Munim. Yang konon-kononnya menyentuh tentang kebimbangan NGO. Yang mandiri. Yang konon-kononnya untuk menjatuhkan kerajaan. Demokrasi inilah. Kita pelik dekat sini. Kamil Munim ni dia tak belajar kesilapan yang pernah dilalui oleh Saifuddin ketika mana kempen PRN di Kedah dulu, yang dia berkempen, dia hentam Sanusi, ingat? Sanusi, REE. Dia kata macam-macam lah kat Sanusi ni kan, REE lah apa semua ni. Walhal dia nak tunjukkan lah dia Menteri KDN, dia tahu lah kan. So dia pun sebut. Sedangkan pada masa tu laporan polis dibuat, tapi Sanusi tu belum lagi disiasat. Dan kalau betul dia ada ambil RE, tangkaplah. Dan sampai ke sudah dia tak tangkap dan dia tak dituduh pun. Dia kena saman pula fitnah. Dia kena saman fitnah. Dan dia kalah. Kalah 700,000. So sekarang ni Kamil ni dia mengulangi skrip yang sama. Okey, sebelum pasal Kamil saya baca kenyataan dia so that lepas kita nak ulas ni. Memang betul nak akarah tu, cantik pula dia masuk situ kan. Saya telah menerima LOD. Jadi apa bila dia buat? Latar belakang sikit mula-mula ada satu video TikTok mengatakan Mandiri dan Rafizi, dia nak kait dengan Rafizi. Mandiri ni budak-budak yang demo itulah. Telah menerima 1.5 juta daripada dana asing George Soros. Orang Melayu ni sensitif George Soros ni kan. Dan budak-budak ni dia bayar daripada 1.5 juta dan 1,700 orang. So cikai betul budak-budak ni 1,700 kan. Okey. Jadi daripada situ video AI. Jadi Sukpur pun Merak Kapur pun buatlah laporan polis. Lepas tu apalah NGO pun buat laporan polis. Lepas tu Kamil Munim komen. Dia kata hendaklah disiasat mereka ini menerima dana asing, ini akan menggugat untuk menjatuhkan kerajaan ni macam tu. Jadi Mandiri kata itu fitnah. Jadi bila dia fitnah disaman, dia akan bagi 48 jam, Kamil tak jawab. Jadi telah hantar LOD, letter of demand. Okey, bukan tak lah. Daim Gamani. Okey. Jadi Kamil pun mengeluarkan satu kenyataan hari ini. Okey, kita akan ulas benda ni sebab dia menarik. Apa yang saya baca ni? Saya telah menerima LOD daripada saudara Amir Hadi mewakili Mandiri yang disertakan melalui Tuan Daim Gamani. Dari sini dan seterusnya, jika mahkamah dipilih sebagai ruang mencari kebenaran dan memperjelaskan perkara yang dipertigakan, maka saya hormat. Okey, tak ada apa lagi. Kenapa nak resort kepada benda tu? Faham tak Ustaz? Kalau you betul ada bukti, tangkap je lah budak-budak tu. Okey, kita berhenti je dekat situ. Okey. Ini saya nak connect balik tentang apabila kerajaan terdesak menggunakan Akta Sultan, implikasi kepada satu tuduhan menjatuhkan kerajaan berdemokrasi, okey. Dia bukan sahaja boleh disiasat di bawah kanun kesiasaan, tapi dia juga boleh disiasat di bawah SOSMA. Betul. Nampak? So, kita kena lihat dia punya perjalanan tu, dia punya gila tu sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Kalau betul lah kau rasa memang ada bukti, tangkap je lah bawah SOSMA. Sebab memang SOSMA ni dia sekarang dia dah meluas. Dia pergi kepada satu tahap kesalahan yang melibatkan kewangan, financial. Dia dua. Financial dan juga menjatuhkan kerajaan berdemokrasi. Ini dua yang membolehkan. Kalau nak tangkap boleh sangat bawah SOSMA. Dan SOSMA ni sangat luas tau. Sangat luas. Dia boleh yang melibatkan kewangan. Kita tengoklah dulu macam GISB. Dia disiasat di bawah SOSMA. So, malang dia. Kita tengok Kamil Munim. Kenapa kita kata dia ni tak belajar daripada apa yang kena dengan Saifuddin. Dia ni mendahului badan siasatan.
Kau jadi polis, kau jadi pendakwaan. Polis siasat pun belum, tangkap pun belum, baru ada satu laporan. Jadi pada saya betul lah apa yang Amir ni kata, itu satu tuduhan jahat, itu satu fitnah. Betul. Dia nak buat satu naratif supaya ceplos-ceplos dekat bawah ni, ceplos-ceplos PKR tuduh Rafizi. benda tu tuduh Rafizi dan juga tuduh Mandiri ni. So ini yang kita katakan kau salah guna kuasa. Dan Mandiri dengan Rafizi tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Bila dia elok-elok dia tak ada kaitan. Dia dah jadi member lah. Dah halang-halang aku tuduh dengan kau. Kan? Sebab saya kenal Amir Hadi ni. Oh, kenal? Amat kenal. Tak kenal. Dia dulu kan Suaram dia terlibat kan. Banyaklah kali, beberapa kali lah dia telefon. Kadang-kadang kita minum teh macam tu lah. Lepas tu memang kita tahu lah. Memang kita tahu dia bukanlah satu kepala dengan Rafizi pun. Ya, betul. Macam mana boleh libat pula? tak jumpa jalan ni sebenarnya. Sebab apa? Ada jawab pada perenggan ini. Sebab apa Saya kekal menegaskan bahawa kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini bukanlah satu tekanan politik. Bukan dia kata saya kekal menegaskan bahawa kenyataan sebelum ini sebenarnya adalah satu satu fakta yang saya tidak nilai, jadi saya memohon. Dia tak cakap itu. Sebaliknya dia tekan tak ada, ini bukan tekanan politik atau serangan terhadap kumpulan masyarakat sivil. Tiba-tiba dia beralih ke arah situ. Saya mengiktiraf peranan masyarakat sivil sebagai rakan penting dalam pembangunan negara dan pengukuhan demokrasi. Apa kena-mengena? Okay, tak apa. Seterusnya, apa yang dibangkitkan adalah tanggungjawab. Apa yang dia bangkitkan tentang video AI palsu yang tak ada fakta itu, dia kata adalah tanggungjawab untuk mendapatkan penjelasan terhadap dakwaan khusus berkaitan penyelewengan yang telah tersebar kepada umum. Tak apa. Tak kena kan? Sebab saya tahu daripada statement tu. Sebelum tak pernah tahu. Jadi tak tersebar pun. Dia jadi kelakar. Kalau kita perhalusi, ayat tu lah digunakan Saifuddin dulu masa dia dedahkan RE dia kaitkan dengan Sanusi. Okey, dia begini tau. Okey, step dia orang buat laporan, biarlah polis siasat. Kenapa yang kau beria-ia ni menekan kena siasat lah, laporan dah buat kan. So biarlah siasatan lakukan. Betul. Sepatutnya kalau orang tanya pun apa komen saudara tentang laporan polis yang dibuat, kita biarlah proses siasatan berjalan. Ini polis baru hari pertama, hari kedua kan, kau beria-ia nak mencari kebenaran lah apa lah. Dan tadi yang disebut tentang masyarakat sivil itu sebenarnya dia kena bantai dengan bersih. Mantan-mantan pengurusi bersih ni bantai dia balik. Dia kata, Kamil, kau ni buta sejarah. Dulu masa PKR jadi pembangkang, inilah antara yang diperjuangkan apabila kerajaan menekan NGO-NGO. Argumen yang sama, poin yang sama, pada masa tu kerajaan kata NGO-NGO ni menerima dana daripada luar. Betul. PKR pun pernah dituduh. Nampak? Betul. Yang keluar dalam website tu? Macam-macam gambar keluar. Macam mana dana luar masuk kepada PKR dan sebagainya. Jadi pemimpin bekas pemimpin bersih labelkan Kamil ni sebagai buta sejarah. Jadi pada saya ini menunjukkan betapa desperate-nya kerajaan yang pada dia ini bukan satu intimidasi politik mengarut. Dia kemudian dia tambah sepanjang ini juga kami sering diserang. Okey, dia nak jadi play victim pula. Tadi kan dia kata sekarang dia nak play victim. Kami pun kena serang. Kami sering diserang, digambarkan seolah-olah sebuah rejim yang zalim serta menindas. Namun hakikatnya ruang untuk Mandiri dan pelbagai organisasi masyarakat sivil terus bersuara, mengkritik, malah menyerang sama ada pemimpin maupun institusi negara tetap terbuka dan tidak pernah dihalang, bahkan jauh lebih baik daripada rejim pemerintah sebelum ini. Dia kata dia sama tu. Dia tak masuk. Dia nak start. Kalau dia kata kami dulu dikritik, teringatlah apa yang disebut oleh Dr. Mazhar kan, Mufti Place. Dia kata kalau tak nak dikritik, jangan jadi kerajaan. Simple je. Ini rakyat kritik yang disebut oleh bersih, masyarakat sivil timbulkan kerisauan tentang isu Azam Baki, tentang isu mafia corporate. Instead of kau address isu-isu ni, kau pergi tai chi pula. Laporan terima dana hasil. So ini pada saya kami tengah merengek-rengek. Lah. Tapi itu satu. Sebenarnya apa yang dia dikritik hari ni adalah seperti mana dia mengkritik
kepada kerajaan yang melaksanakan perkara yang sama. Betul. Contoh Sosma contoh. Dulu dia orang lah kritik. Hari ni dia orang buat, kita pula kritik. Sama je. Jadi kalau benda tu sama, dia macam ni. Dulu kau kata kau takkan buat, maksudnya you gonna do the opposite. Kan? Itulah reform. Itulah reform sebenarnya. Jadi bila kita bercakap soal parti keadilan ini, parti keadilan ini, kita tak cerita BN kita cerita Pakatan Harapan. Adalah parti yang sepatutnya bukan sekadar boleh dikritik, harus dikritik. Rakyat wajib mengkritik. Itulah sebenarnya parti keadilan asal. Wajib rakyat mengkritik ni sebab kita bukan Tuhan. Kita bukan Nabi yang ada terima wahyu kan. Wajib kita kena kritik. Saya antara sebab masuk PKR awal dulu semangat demokrasi. Tapi hari ini Bukan sebab Izzah. Izzah tu mungkin ada sikit kot. Alamak, apa punya soalan dah. Ustaz jawab juga. Admin tolong jangan angkat Apa punya soalan? itu kami Sabar. Dia masyarakat penyokong ni dia masih lagi terkejut. Individu penting di belakang Izzah yang menyokong Dia nak buka tiba-tiba lari keluar daripada PKR. Dia tak tahu betapa pentingnya Mamat ni. Dia tak tahu. Dia Orang tak tahu. Ustaz Ustaz Anji, Dr. Anji tak boleh lari, dia kena jawab malam ni. Bahkan keluar lagi awal pada televisi. lagi awal dari Iswardi. Lagi awal. Jadi sebenar tahu. Jadi sebenar kita jawab yang itulah sebenarnya. sebenarnya yang semua keluar ini ikut Ana. Sudah Wanji. tak apa yang nak tahu, tanyalah spesifik Tadi kan orang ramai tak tahu. Yang duk kata kita pengikut setia Izzah. Dia tak tahu sebenarnya sejauh mana, sedalam mana peranan Dr. Wanji ni. Apa je penasihat, strategis, penulis skrip, penulis dia punya ucapan, membetulkan, pelukis kartun. Yang paling penting dia adalah pemikir dalam mencorakkan kemenangan Izzah di dalam pemilihan terakhir. Lepas ni gigi hiruk serang aku. Apa nak takut? Nanti tanam. Dr. Wanji kena explain. Okay. So for yang kali ni jangan tiba-tiba ada masalah teknikal Dia kena explain. Dr. Wanji kena explain. Kenapa dia keluar? Saya nak cerita kenapa saya masuk PKR. Saya masuk PKR ni sebab demokrasi. Tapi hari ni bila jadi kerajaan yang dalam perjalanan membunuh demokrasi ni PKR. Okey, bilang balik itu dah. Saya masuk PKR dulu sebab semangat demokrasi. Tapi pada hari ini yang jalan usaha dalam perjalanan menuju untuk mematikan demokrasi itulah PKR. Dalam kenapa? Yalah, kalau masih meneruskan atas sultan, orang yang mengkritik Pakatan Harapan pun ditangkap atas Akta Sultan. Itu adalah jalan-jalan menuju kepada pembunuhan terhadap demokrasi. Bahkan masa Pakatan Harapan belum jadi kerajaan pun pada ketika itu, antara tajuk-tajuk yang dibangkitkan dalam mengkritik Akta Sultan adalah pembunuhan terhadap demokrasi. Sebenarnya perkataan pembunuhan terhadap demokrasi ni bukan datang daripada saya, datang daripada pimpinan PKR juga. Siapa antaranya? Banyak. Atta Nurizzah pun dia cakap Atta Sultan ni membunuh demokrasi, hak kebebasan untuk kita bersuara. Pimpinan PKR ramai dia cakap macam tu. Tapi kalau macam inilah kerajaan dia, makanya saya tak menyesal lah saya keluar PKR. Sebab kita masuk tu pun antara semangatnya lah demokrasi, hak kebebasan bersuara. Tapi saya hantar keluar selepas Izzah menang. Tak apa masalah. Apa masalah? Jadi itu yang orang terpinga-pinga. Kenapa Dr. Wanji keluar meninggalkan Izzah? Dia soalan yang kena jawab ni soalan bukan akhir. Kenapa? Soalan kena jawab. Izzah dah menang. Okay, kenapa tinggalkan PKR kerajaan? Ambil lah ghanimah kat situ. Kenapa nak tinggalkan? Apa sebab dia? Apa ambil ghanimah pula? Ambil lah ghanimah, apa salahnya? Halal. Tak ada, jawapan simple lah, sebab Farhaj lah. Sebab Farhaj? Anwar Ibrahim selama mana dia percaya Farhaj, aku takkan masuk PKR. Okey, ini lagi menimbulkan persoalan bangkit. Sebagai peguam. Apa kena mengena Izzah dengan Farhaj? Apa kena mengena? Farhaj tu kawan baik Izzah ke macam mana? Dalam masalah sekarang kita keluar ni parti PKR, dikala presidennya adalah Anwar Ibrahim. Okey. Izzah ni nombor 2, nombor 3 dah. Alright. Nombor 2 lah sekarang kan, timbalan. So kenapa tiba-tiba Farhaj ni?
ialah Farhash lah penyebab kepada saya ni kena keluar PKR kerana Anwar Ibrahim terlalu percaya pada dia. Anwar kata dia merosakkan sistem parti ni dan dia Anwar deny. Dia kata itu pembantu lama saya. Nafi memang boleh nafi. Orang berak tepi jalan. Maknanya Dr. Wan G ada lebih daripada itulah. Ada maklumat lebih daripada itulah. Anwar bukan semata-mata. Tapi apa yang Rafizi cakap tu pun yang tu lah sebenarnya. Okey. Jawapan selamat tu dah. Okey, dia sama tapi kita boleh korek lagi. Jadi betul lah apa Rafizi cakap tu? Betul. Berdasarkan maklumat saya. Jadi maklumat yang berbeza lah, sumber yang berbeza. Okey, untuk maklumat masa dan ketika yang berbeza dengan masa berbeza. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan Dan puan-puan. sumber tu pun datang daripada kerajaan. Okey. Boleh didedahkan? Tak boleh? Tak boleh, awang kerajaan je lah. Okey, jangan. Cuma saya nak beritahu kenapa. Okey, kalau Rafizi cakap, Iswadi cakap, Raizal cakap, boleh kamu kata kita ni macam-macam. Tapi sekarang ni Ustaz Wan G ni dulu, kami ni dua kan memang berbeza dalam pemilihan parti. Untuk maklumat tuan-tuan, saya dan Faizal seperti dia ketahui adalah geng hero. Ustaz ni geng damai. Tak ramai orang tahu, tapi walaupun geng damai, kami ni kawan. Kita ni ruah insya-Allah kan sampai dan lebih kepada akhirnya yang mentautkan cerita ni adalah kebenaran. Betul tak? Tapi aku nampak ada 1001 bintang dekat muka yang masih belum terluah. Inilah masanya. Luahkan. Sebab orang sekarang dia masih lagi Ni masalah bukan laki. Bukan lagi. Masalah bukan laki. Tak, yelah, Farhash tu terlalu simplistik sangat lah jawapan itu kan. Apa benda besar yang okey kita tak nak tapi saya percaya satu benda lah. Kalau sekiranya Anwar Ibrahim tu sepenggal, mungkin apa yang saya tahu ni akan terbongkar juga, dan membongkar itu adalah pihak kerajaan sendirilah. Orang lain lah yang kerja. Kalau dalam kerajaan kerajaan sendiri akan dedahkan, bukan orang politik lah. bukan orang politik. Dan benda ni benda yang besar dan sangat merosakkan negara dan bangsa dan reformasi. Jadi okey, pendengar-pendengar kita ni, kita boleh katakan berbaloi lah untuk diorang tunggu jatuh, Anwar kena siasat dan kena tangkap balik dan dibawa ke mahkamah, berbaloi pada Ustaz. Yalah, mungkin itulah jawapannya kot. Berbaloi lah. Tapi rasanya lah, saya berpandangan kalau sekiranya Anwar Ibrahim tu sepenggal, mungkin benda ni akan bising. Yang mendedah tu bukan orang politik dah. Yang mendedah tu adalah orang kerajaan sendiri. Maknanya mungkin pasukan keselamatan? Mungkin. Dan mungkin itu menariknya sebab kita kata dia depends kepada siapa kerajaan sebelum ni, lepas ini, dan adakah mereka bergabung, which membawa saya kepada satu point, iaitu kemampuan Parti Keadilan Rakyat, specifically Pakatan Harapan dan Madani as a whole, untuk nak mengekalkan momentum kemenangan di dalam PRU yang akan datang, which bukan mungkin akan berlaku dalam bulan 10 ni. Okey, kalau kita baca tengok macam kenyataan Fahmi Fazil 6-7, Fadlina 6-7, seolah-olah mereka ni, dan Kamil Munim sendiri dan sebagainya, seolah-olah mereka ni sangat yakin bahawa sebenarnya Rafizi is nothing. Saya tengok juga 2-3 kenyataan. Apa Rafizi is nothing, is no one, bersama ni hanyalah parti nyamuk yang takkan membawa apa-apa kemenangan. Tapi pada pandangan both of you lah, Ustaz dululah, adakah PKR ini berhalusinasi? Tak lah, kalau sekiranya apa yang Rafizi bangkitkan sehingga tubuhnya parti bersama ni adalah nyamuk-nyamuk, dah kenapa korang kena respon? Itu ni kau gelabah sangat ni, pahal sangat gelabah. Bahkan kalau kita tengok dalam ucapan Anwar Ibrahim dalam convention semalam tu, cara dia cakap tu lebih kepada sinis kepada Rafizi tu. Bukan semata-mata datang daripada daripada Anwar Ibrahim. Bahkan Mak Sabu kan dia cakap nak kawan kita kawan, nak lawan kita lawan. Tak, sebenarnya kau sini siapa ni? Kau nak merujuk pada siapa? Bukankah Rafizi sendiri buat statement, dia kata amanah lah. Yalah, kita lawan lawan kan. Jadi maksudnya kau anggap dia nyamuk pada mulut kau, tapi hati kau dia ni gajah kot. Mulut dia nak sedap hati depan penyokong, tapi dalam hati kata kita dalam bahaya kot. Dia kadang-kadang kemenangan tu pada kekuatan, tapi kadang-kadang pada kelemahan. Kekuatan musuh atau kelemahan kita. Saya rasa Ustaz ada tulis satu artikel tau, bijak, bodoh, malas, rajin. Boleh saya Ustaz? Ya, sebab pengalaman kita duduk dalam PKR kan, Parti Keadilan,
kuasa Tuhan ni duduk dekat pos bahagian strategi. Oh, Ustaz kan main strategi. Ada strategi. Cakap dah tadi. Gila. Kita duduk, bagi kita tengok. Cuma ni bukan kita bahagian orang buat keputusan lah. Kita hanya masuk meeting, dengar orang bincang. Lepas tu orang minta pandangan, kita bagi pandangan. Jadi bila kita tengok, kita hatta dengan Rafizi sekalipun lah kita bekerja kan. Sebab masa saya masuk masuk keadilan tu, ketika itu Rafizi ni SU Agong. Masa tu SU Agong. Betul. Dia ada merancang untuk nak buat beberapa program, termasuk program agama pada masa tu, tetapi mendapat halangan daripada Azmin pada masa tu. Azmin tak nak buat? Tak nak bagi? Azmin Sailang. Projek-projek yang dirancang oleh Rafizi untuk nak ambil Malaysia lah, nak bagi Anwar jadi PM pada ketika itu, tapi telah digagalkan oleh Azmin. Sebenarnya itu yang menyebabkan Rafizi buat Imbok, dan kita pun kena kat Imbok. So dia kan situ, lepas tu saya terlibat dengan Imbok sebab Rafizi kata bahagian segmen agama ni Ustaz kena ambil. Kita buat The Usrah Show pada masa tu. Iswadi datang 2-3 kali dia kan, 3 kali kan dalam program tu. Jadi kita Wahabi tak Wahabi semua. situ lah kita cerita, kita bersembang kan. Lepas tu maksudnya Rafizi tu kita tengok cara dia bekerja. Kita tengok cara dia bekerja. Dan sebenarnya bukan kita tengok Rafizi dia bekerja, kita tengok juga orang-orang lain yang dalam parti bekerja. Sebab tu saya simpulkan kalau ada 4 jenis manusia tu. Kan? Ada orang tu dia pandai, dia bijak yang bijak dan malas. Dia bijak. Dan suruh analisis, wah dia punya goreng hangit dia ni analisis cara kaedah macam ni. Tapi tak buat, pemalas nak mampus. Rupanya habis-habis sembang kedai kopi je. Dan sebenarnya orang macam ni agak ramai juga dalam keadilan. Agak ramai. Lepas tu ada pula satu lagi kategori rajin, tapi tak bijak. Yang ni lazim sangat berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin yang pegang jawatan. Dia rajin tapi dia tak bijak. Rajin gila buat kerja kan. Sampai kita kata yang terbaik ni smart work, kerja smart. Kerja sikit tapi untung banyak. Macam tu. Sampai kita tak pasal tegur macam tu lah. Kalau kita buat keputusan macam ni penat banyak ni. Padahal kita boleh buat kerja sikit tapi untung banyak. Ya, betul. Maksudnya ada orang tu dia rajin tapi tak bijak. Tapi ada satu lagi kategori, dia rajin dan dia bijak. Orang tu saya nampak Rafizi. Saya tak nampak orang tu. Minta maaf lah, bukan. Dan saya bukan baca bersama Terasa Aizah ni. Izzah kat mana? Yang last. Dah aku nak minum teh dulu. Jangan sebut nama Izzah balik, saya terasa. Sebab dia macam ni. Saya mengenali bekerja berasaskan kepada data ni Rafizi. Kita dalam PAS dulu, saya sebelum ni sepah kan, saya lepas. Kita bekerja dalam PAS, buat kerja pilihan raya. Bila buat kerja pilihan raya, kita jarang sangat dibentang dengan soal data. Dia main sentimen. Kita jalan. Kita baca sentimen, naratif, jalan. Mungkin ada orang lain buat bahagian tu dalam PAS, saya tak terlibat. Tapi bila saya masuk dalam PKR, saya nampak ada satu pendekatan baru apabila kita nak bergerak untuk nak menang pilihan raya, kok mana pun kena ada data. Dan benda ni saya belajar daripada Rafizi. Saya tak belajar daripada orang lain. Sebab tu saya kata, dia bijak. Lepas tu, dia tahu data ni sentimen macam ni. Data ni sentimen macam ni. So sentimen diwujudkan selepas data. Okay. Dan memang kaedah kita ni kalau nak berperang, nak menang ni, perkara penting adalah 2 perkara, data dan tentera. Kalau bahasa politik ni kita panggil jentera lah. Kan? Data penting sebab nak merancang strategi mesti based pada data. Kalau tak ada data, macam mana nak rancang strategi? Ada data baru kau tahu sentimen ni macam ni, sentimen tu macam ni. Kalau kau buat macam ni, untung ni macam ni. Kan? Atas kita punya jangkaan lah kan. Sekarang ni saya belajar untuk bergerak secara data ni daripada Rafizi. Tengok cara dia buat analisis data. Kan? Tambah pula masa tu saya tengah buat master. Kita pun sambil-sambil boleh belajar untuk master kita. Macam mana dia buat data? Macam mana kita nak collect data, macam mana kita nak baca data. Kan jadi dua kan? Collect data, lepas tu baca data. Sebab dua-dua ada metodologi yang berbeza. Betul. Metodologi correct lain, metodologi membaca satu metodologi yang lain. Betul. Jadi bila kita tengok Rafizi tu kita belajar. Macam ni baca data. Dan itu memberi kesan kepada master dan PhD saya. Itu tak nafikan lah. Sebab kita tak nak terfikir soal data.
Betul. Maknanya sumbangan Rafizi kepada master dan PhD besar lah. Ada ke sana. Tak banyak pun Sikit ada. lagi lah, sikit lagi. Sikit lagi bersama. Memang tak lah. Memang tak lah. Yalah tunjuk bersama ni kan. Macam tu juga lah. Itu tunjuk Ustaz. Dah aku nak baca supaya kena. Jadi Rafizi ada tu. Lepas tu Rafizi ni bukan semata-mata dia ada bijak data tu. Sebab dia ada data. Lepas tu dia cuba nak create naratif based kepada kesesuaian tempat. Berbetulan tu. Kalau dekat Penang, apa dia punya sentimen. Kalau kat Kelantan, apa sentimen. So dia spesifik kepada tempat itu. Macam tu kan. Dan memang lagu tu pun. Betul lah, betul. Kan? Dan memang kalau kita baca strategi pilihan raya dekat era Gus Dur pun di Indonesia sama je. Kalau di Aceh, kita kena bawa ustaz pergi mengajar. Betul. Itu Gus Dur punya strategi masa dia jadi Presiden Indonesia kan. Dan memang begitu. Sentimen satu tempat lain tak sama. Betul. Tapi ada satu lagi yang saya nampak pada Rafizi ni adalah rajin. Saya ingat Bijak tu rajin juga. Oh, dia rajin. Sebab saya ingat lagi, saya pergi kat Imbok, dia tidur dekat jabat Imbok. Dia tidur. Mungkin dia penat lah, saya baru sampai. Dia bangun tu, dia basuh muka, okey, kita kena rakam. Masa tu juga nak rakam. Masa tu juga dia buat video. Kata gila ni Muhammad ni, buat kerja. Jadi lepas tu saya letak perkataan dia lah, rajin. Tapi sebenarnya dalam PKR ni, ada satu lagi jadi manusia. Rajin pun tak, bijak pun tak. Dan ini paling ramai. Pemalas dan bodoh. Dia tak bijak, bodoh lah maksud dia. Lepas tu pemalas, sembang pandai, tapi bodoh. Kita tahu dia bodoh ni sebab dia bersembang. Dia bukan mulut je kita tahu. Kadang-kadang tak cakap lah, nampak sangat bodoh. Kita nak cakap betul kan. Dan memang ramai gila dalam PKR ni macam ni. Sebab tu kadang saya terfikir sejarah politik Anwar Ibrahim selepas daripada dia keluar UMNO, dia dipecat daripada UMNO, dia tak pernah menang. Betul. Mahathir je lead. Baru dia pun sebenarnya dia kalah. Dia bukan menang. Dia jadi Perdana Menteri ni sebab berunding, bukan sebab berlawan. Bukan sebab berlawan. Berlawan kalah. Kalau kira berlawan menang ni, pas 43 kursi kot. Betul. Nombor 2 DAP, nombor 3 baru PKR kan. Nombor 3 kan. Jadi maksudnya, patutnya PAS dia jadi Perdana Menteri dah. Kalau ikut perlawanan. Tapi kalau tajuk Anwar jadi Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri bukan sebab perlawanan. Perlawanan dia kalah. Dia rundingan. Dia berunding. Nampak gitulah. Kerana saya faham. Sebab saya rasa orang keliling Anwar Ibrahim ramai macam tu. Tapi saya tanya Ustaz ni, daripada matrix tadi tu, Anwar Ibrahim kat mana Ustaz? Saya rasa Anwar Ibrahim bukan strategis. Taklah maksudnya bijak tak bijak, rajin tak rajin. Ustaz nampak dia kat mana? Dia kat mana? Dia macam ni. Anwar Ibrahim ni Dia maharaja tu. rasa dia maharaja lah. Kalau dia duduk Dia macam ni. Titah je. Dia ni populis lah. Istilah tepatnya populis. Bila dia populis, makanya orang terlombat untuk dia tu jadi. Dia keluarkan titah je. Faham tak? Bila dia populis, dia ni orang, sebab Anwar ni dia adalah seperti penjual ubat tepi jalan yang hebat. Orang penjual ubat tepi jalan, dia cerita gila-gila, kita rasa nak beli tahu ubat dia. Tapi bila kita beli, kita makan, tak ada apa pun. Lepas tu kita pergi sekali lagi, nak marah ke dia. Dengar dia jual, kita dengar lagi, kita beli lagi. Itulah Anwar Ibrahim. Jadi dia jadi hebat bukan kerana dia, kerana keliling kelalang dia berjaya portray dia untuk dia lagi hebat. Tapi kalau orang cerdik yang hilang daripada keliling dia, kita nampak dia tak cerdik. Betul. Dah mula dah nampak dah pun. Tengoklah kan. Contoh mudah. Dia dekat Johor tu kan. Contohnya macam ucapan yang penuh emosi. Dulu ada seorang tu yang selalu memberi nasihat pada dia dalam pemikiran, falsafah, agama, hatta agama. Orang kata nama Pak Khalid. Khalid Jaafar. IKB. Kan? Saya ni PKR ni bermula daripada Pak Khalid. Bukan terus kepada PKR. Berkawan Pak Khalid, duduk dengan IKD, baca buku, diskusi buku. Pak Khalid ni saya kagum sebab pembacaan buku dia cukup kuat. And masalah kita setuju ke tak setuju tu cerita lain. Sebab ada part saya tak setuju sebab pada saya metodologi lah. Tapi baca buku banyak. Dia boleh bahas. Bahkan saya sendiri boleh kenal nama Spinoza daripada Pak Khalid. Boleh kenal nama Heidegger daripada Pak Khalid. Adam Smith, Karl Marx. Sebelum ni kita tak pernah terdedah. Dalam PAS tak pernah terdedah. Tak pernah terdedah. Kita hanya kalau dalam PAS ni Ibn Taymiyah lah. Ibn Taymiyah, Abdul Hasan Al-Asy'ari kan, Al-Imam Al-Syafi'i. Itu lazim lah. Empat imam tu semua. Empat mazhab macam tu lah. Ghazali tu lah. Kalau Ghazali kan. Kalau besar-besar sikit ni kita boleh jumpa nama Ibnu Arabi. Itu pun masa kita wacana dalam PAS dulu ni, bicara Ibnu Arabi ni letak tepi dah, sesat dah ni. Yalah. Kan? Sebab dia punya falsafah tinggi lah apa kan. Lah apalah. Tapi bila kita masuk ada Abim. Jadi jangan ketepikan Abim. Jadi bila kita masuk dalam keadilan, kita jumpa Pak Khalid. Sebenarnya apa yang Anwar Ibrahim cakap banyak tu,
kita tahu datang daripada Pak Khalid. Bukan daripada Abim. Bukan. Abim siapa dia? Tak, sampai sekarang ni Abim ada tau. Jangan main-main. Abim ada, tapi yang Abim ada otak ni siapa dia? Itu soalan dia. Habis ada otak. Nah, Abim ni Panas. Kau tak berfungsi ke? Macam mana? Maksimum tu. Maksimum. soalan dia. Siapa dia yang Abim kaki baca buku yang boleh brief Anwar Ibrahim, benda yang Anwar Ibrahim cakap tu? Pak Khalid je yang ada kemampuan. Okey, Pak Khalid ikut Azmin. Oh, dia Pak Khalid lompat. Pak Khalid ikut Azmin masa langkah Sheraton. Dia ikut Pak Azmin. Semenjak itu cuba kita dengar Anwar Ibrahim cakap. Betul. Tak power tau. Dia cakap naratif agama tak power. Dia ulang-ulang benda yang sama. Pasal nak? Sebab dia tak ada tukang baca buku untuk dia dah. Ingat tak dulu dia cakap pasal apa? Kristian apa tu? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Kristian. Oh, cukup tergelincir. Ustaz lah bantai tu. Antara kan? Antaranya lah. Betul tu. Lepas tu saya sendiri pernah hadir dalam program Anwar Ibrahim dekat Bukit Segambut. Kan? Ini cerita lepas langkah Sheraton tau. Dia bercakap Ibn Khaldun ni banyak salah. Saya sebagai orang yang baca Muqaddimah Ibn Khaldun 3 kali khatam. Mula-mula baca tu yang terjemah, lepas tu baca yang Arab, lepas tu baca yang terjemah pula. Sebab ada orang bagi terjemah yang baru kan. Daripada Indonesia. Kita bacalah, banding lah. Jadi kita baca, kita dengar cakap, salah ni. Apa antara yang salah dia cakap? Antaranya dia sebut konsep hadarah dengan sebenarnya badawah, dia sebut baydawah. Baydawah. Mana ada baydawah? Baydawah ni asalnya Baydawi, nama orang. So, yang tu lah Pak Lah lah. Sepatutnya badawah, lawannya hadarah. Kan? Cuma masa saya ada program tu, dia cakap tu saya geleng kepala lah sebab saya salah ni. Lepas tu dia cakap konsep Ashabiyah Ibn Khaldun tu bukan macam tu, salah. Jadi kita geleng kepala lah, dia dengar salah. Dia mungkin dia terperasan. Dia pun minta kawan-kawan Abim yang ada pada masa tu buat kertas kerja, tapi tak ada seorang orang Abim pun nak buat. Last kali semua tengok muka saya. Tengok muka saya, Ustaz Panji lah buat, aku pula kena buat. Tak ada masalah aku kena buat. Sejak bila aku Abim? Kan? Okay, buat lah. Enggak, kertas kerja tu saya simpan hari ni. Kalau nak saya boleh bagi. Sebab hari ni saya simpan. Dia bagi. Lepas tu saya terfikir, masalah besar pada Anwar Ibrahim ni adalah dia ni memang populis dan ketika itu pendokong-pendokong dia adalah orang-orang hebat. Tapi masa Ustaz buat tu dia quote tak nama Ustaz ke dia claim dia? Tak quote. Oh, dia claim dia sendiri ya. Oh, tu yang orang nampak dia hebat tu. Oh, hebat Anwar Ibrahim boleh. Kalau nak nota tu saya boleh bagi. Saya tulis. Yang lucu tu dia minta kita buat kitab yang setebal 600 muka surat tu. Dia suruh kita buat tu dalam seminggu. Ibn Khaldun 600 muka surat Dia nak suruh kita selesaikan seminggu. Gila kau, aku nak pergi tulis balik. Poin-poin penting tu. Dan sekali saya berjaya buat jugalah dalam masa 4 hari. Kan? Tapi mengadap gila lah. Mengadap kan? Kan? Selepas semayang buka laptop dia baca. Bateri habis. Pergi cas kejap. Sambung pula. Macam tu lah. Jadi saya rasa masalah besar Anwar Ibrahim tu dia ke situ. Dia memang penjual ubat yang hebat. Tapi barang tu, bahan tu, konten tu datang daripada orang pandai berada di keliling dia. Dan benda tu dah tak ada kat dia. So orang pandai tu semua dah tak ada. Kalau segi politik Rafizi. Saya nampak Rafizi. Oh, dari segi pemikiran tadi, Itu Pak Khalid, tapi politik Rafizi. Saya nampak. Sebab kalau tak ada Rafizi, saya tak nampak siapa dalilnya hari ni. Yalah. Cuba tengok. Tergelincir ni. Kita ada Ramadan. Bukan kita. Kau bersama lah. Kau bersama lah. Apa kau kita? Bukan kita. Takkan rindu lagi kot. Biasalah dalam tempoh indah. Dalam tempoh indah tu kan kadang teringat-ingat. Lepas. Dia macam kawan kita di depan dia malam tadi. Dia cakap kan, rindu boleh, kembali jangan. Rindu boleh. Kembali jangan. Sebab rindu ni lazimnya ada kaitan dengan cinta. Sebab Ustaz, saya jangan tak tahu. Ini program syar'i ke ni? Program syar'i juga ni kan. Nikah kahwin cerai semua. Dia boleh uruskan. Tapi dalam konteks sekarang, bila kita tengok jawapan yang diberikan oleh Waibirah ni, dia dah jatuh talak 3 dah ni. Talak 3 dah. Jadi untuk PKR ni, dia susah lah. Siapa strategi dia sekarang? Pesanan saya, jangan meroyan dan jangan gila talak. Kena move on. Kena move on, betul ayat tu. Kena move on. Kepada siapa ni? Kepada PKR. Sebab okey, jadi PKR jangan gila talak dengan Rafizi. Sebab semalam apa yang berlaku, semua keluar kenyataan memang koordinator gila lah. Rafizi khianat. Itu
anak Xavier pun keluar Rafizi khianat, orang mana Sarawak Itu kelakar keluar tu kan. itu Dia boleh macam cakap ke bapak dia. anak Xavier cakap Rafizi jangan khianat mandar rakyat, bapak dia dulu khianat. Okay, tak apa, yang Kota Sembarang cakap, lepas tu Exco AMK cakap, semua cakap benda yang sama, ayat pun lebih kurang aja. Pemalas betul kau orang ni. Dah fikirlah untuk je nak go lepas ni kan. Sakit sebenarnya. Kalau kita nak bahas daripada siapa yang berada di bawah keliling dia. Sebab Rancang dia, strategis dia. Sebab itu kalau kita tengok kerisauan kita kan, kebimbangan kita adalah menggunakan jalan intimidasi politik tu tadi. Kalau perasan, kalau dekat kita tengok dekat Facebook misalnya kan, page-page ni dibayar ni, page-page yang berbayar tu semua duk promote Anwar ni. Ya. Tapi komen-komen penuh dengan ceplos-ceplos yang memang fake account. Tapi page tu sendiri page yang betul. Ya. So banyak tu dan jauh daripada reality. Realitinya sekarang ni mereka tengah koyak. Kan? Tapi page-page ni terus menjual. Macam tadi lah, naikkan nama. Ni aku bagi satu point, saya bagi satu point Ingat tak masa kita pelancaran bersama itu kan sama sekali dengan Convention Pakatan Harapan. Okay, saya tengok live bahasa anak muda, dua-dua anak muda tengah bercakap. Pakatan Harapan tengah bercakap, yang tu pun pembentangan 3 orang budak tu. Masa 3 orang budak tu bercakap di student tu di page Rafizi, masa tu yang view Facebook is about 2 point something K. YouTube 4K. Saya sempat tengok Pakatan Harapan punya Facebook 200 view, 200 orang view. So saya screenshot, saya letak dalam Facebook. Okay. Oh, sekarang ni Pakatan Harapan baru 200 orang. Tapi yang ni budak ni belum Rafizi cakap, budak baru cakap ni baru dah dekat nak 3K. Lepas saya posting tu, I think dalam 10-15 minit tiba-tiba yang Pakatan Harapan tadi naik 5K. Naik 5K. Saya tahu tak benda tu boleh beli? Tak black. Kita tahu. Okey, kita tahu Dia mendadak lah. dia mendadak. Imagine daripada 200 tiba naik 5K. Sebab beberapa minit lepas tu saya tengoklah balik nak compare, dah 5K. Masa tu dah Facebook dah naik 5K dah. Dah 5K. Saya tahu benda itu dibeli, senang je. Bila kita tengok view live, kita tengok berapa orang like. Sebab dia boleh beli view tapi belum tentu dia boleh like. Like tu tak boleh dia beli. Bukan tak boleh, tapi bukan masa live. Lepas tu tak. Saya tahulah kat mana nak beli. Sebab apa? Dulu saya yang ajar benda tu. Jadi dia pun setan dengan 3 anak tu. Saya yang ajar, saya yang beritahu kat mana nak beli. Okey, cuma saya punya live ni tak pernah beli okey, buat apa kena buang duit. What happen is bila dia live 5K, like dia tak dalam 1K. Rafizi live 5K, live dia 3K, 4K macam tu. Rasanya tulen lah. So kita tahu yang tu tulen. Dan compare lagi terbaik bila kita tengok YouTube. YouTube ni tak boleh beli. YouTube ni adalah live tak boleh beli. TikTok kita boleh beli, YouTube, Facebook kita boleh beli, YouTube tak boleh beli. Okay. Masa tu Facebook, YouTube Rafizi it was 14K. Pakatan Harapan 1K view. Di situ kita tahu perbezaan yang sangat besar. Nah, ada orang kata alah YouTube je, Facebook je. Tuan-tuan, kalau you kata macam tu, then you tak realise you hidup pada tahun 2026 di mana penentuan sentimen itu sekarang pada social media. Ni, jangan BJ tu pelakon kot. Pelakon tu kita tengok yang dia ni nak isap rokok baling dulu. Baling lepas tu pakai pistol. Tang nak isap rokok je pun. Menang belah raya. Menang belah raya. Menang besar lah tu. Maksudnya media sosial ni tak biasa. Tapi kita kena ingat kan, masa PN lepas menang besar tu, media sosial lah. Betul lah media sosial. Dan memang benda tu pun dah di pemula bagi amalan kempen media sosial ni PKR. Betul. PKR pun media alternatif lah masa dia terpanggil. Tapi okay, saya post satu question lagi. Ada yang bangkitkan hari ni, antaranya adalah geng-geng dalam otai-otai lah dia kata. Kalau kita tak angkat Anwar Ibrahim sekarang, kita nak harap siapa jadi kerajaan? Takkan kita nak biarkan PAS jadi kerajaan? Itu sentimen yang dimainkan sekarang ni tu lah. Kita kenapa, walaupun saya ni tak sukalah sangat Anwar Ibrahim tu, tapi kita apa pilihan kita ada? Kalau PN jadi kerajaan lagi teruk kita. PN tak payah cerita lah kan. Kalau PN tak rasa apa je. What is your comment on that? Terlalu. Faizal. Okey. Itu sebenarnya adalah satu sentimen yang pemalas.
Dan kalaulah Otai Reformasi yang cakap tu, Ada salah satu geng Otai lah. Saya malah nak sebut nama. kalaulah yang sebut tu Otai Reformasi lah, contohlah Otai Reformasi, maknanya dia memberikan satu contoh yang tak bagus lah kepada anak muda kan. Sebab bila you kata you orang lama dalam reformasi, reform, so maknanya ideologi you ni perlu sentiasa dikemas kini, update kan. Jadi bila you cakap Anwar ni tak bagus, tapi siapa yang kita nak angkat dia, takkan kita nak angkat PAS. Ini argument yang naratif yang pernah digunakan oleh Mahathir dulu. Betul. Sampai sebahagian majoriti rakyat Malaysia percaya Mahathir lah satu-satunya Perdana Menteri yang hanya layak mentadbir Malaysia. Tak ada Mahathir bankrupt lah gitu. Kan? Kalau PAS naik, habislah kita. Habislah gitu. Putus tangan. Tapi dia bila benda tu berlaku, bila Mahathir turun, Pak Alah naik. Malaysia. Okey je Malaysia. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Pak Alah turun, lepas dia desak, dia asak, Najib naik. Okey je. Sampai berlaku MDB kan. Maknanya saya nak kaitkan sentimen tu digunakan oleh Mahathir sekian lama. Dia naikkan Pak Alah, lepas tu dia tak puas hati, dia hentam sampai orang diturun. Dia naikkan pula Najib. Sampai satu masa dia tak puas hati, dia hentam, dia turun Najib, naik orang lain kan. So the thing is yang kita kena faham dan kita kena percaya adalah dunia ini, Malaysia ini kata orang dia running kan? Dia berjalan oleh engineer yang sebenarnya tanpa didendang adalah penjawat awam. Betul. Kan? Yang duduk dekat PMO tu, politician ni berapa kerat je. Yang duduk dalam Kementerian Ekonomi ni, kepala-kepala politician ni berapa kerat je. Tapi sebahagian besarnya itu adalah penjawat awam yang loyalty mereka ini kepada negara. Betul. Dan mereka dah ada di situ puluhan tahun dah. So they run the country without you. So maknanya dia kalau dia orang kata ahli politik ni dia boleh mengubah direction sikit atau menentukan direction baru. Tapi paling kurang worst case scenario adalah business as usual lah. Betul. Macam sekarang lah. Business as usual. Sebab apa? Kesetiaan penjawat awam yang paling tidak 15 tahun, 20 tahun dekat situ, lebih lama daripada Anwar Ibrahim yang baru 3 tahun. Dia setia pada you, betul, as a Prime Minister, tapi kesetiaan dia tu mengatasi dan lebih kepada negara. So bila tiba-tiba orang politician ni datang kan, yang baru 3 tahun, tak ada Anwar Ibrahim, negaranya bankrupt. Bang, Anwar Ibrahim baru mencipta sejarah. Mencipta sejarah Perdana Menteri yang menaikkan harga diesel paling tinggi berbanding Perdana Menteri yang lain. Jadi kalaulah kenaikan yang paling tinggi berlaku zaman Anwar Ibrahim, dia jangan pandang rendah tidak ada pemimpin lain yang mungkin boleh lebih hebat daripada Anwar Ibrahim. Dia dekat Malaysia ni yang cerdik bukan Anwar Ibrahim je. Dia rasa dia paling cerdik lah. Tak masalah orang pun. Kenapa dia pun rasa dia paling cerdik? Orang pun kadang melihat Anwar Ibrahim yang cerdik. Tak, sebenarnya banyak orang yang jadi pemimpin hebat lazimnya bermula dengan peluang ya. Bila tidak diberi peluang, orang tak nampak dia hebat. Contoh saya simple dia. Tun Guni Aziz ni 1990, sebelum itu orang tak kenal dia. Betul. Allahyarham Tun Guni Abdul Aziz tu 1990 orang panggil dia Ustaz ni Aziz, Ustaz kampung ya. Orang tak pernah nampak dia tu tokoh hebat. Hari ni dia dah meninggal 11 tahun, orang nak sebut lagi nama dia lah. Betul. Orang duk cerita kepemimpinan dia. Betul. Maksudnya dia tu dianggap tidak hebat sebab tidak pernah diberi peluang ya. Nizar Jamaluddin, ingat dulu masa Perak dulu. Orang tak pernah kenal Nizar ni. Masa PAS tu kan. Tak pernah kenal Nizar. Tiba-tiba dia jadi menteri besar, terkejut Malaysia. Masa tu populariti Nizar lebih tinggi daripada Anwar Ibrahim. Orang datang dengan ceramah ni bukan nak dengar Nizar bercakap, orang nak tengok muka Nizar pada masa tu. Siapa Nizar? Nizar masa tu. Maksudnya orang ni kira hebat, kau tak bagi ruang. Sebenarnya kita fikir dalam fikiran ni tak sedikit tu orang pandai. Tapi kan dalam kita berkata hebat dan lazimnya orang pandai ni dia takkan jilat. Dia takkan lah lazimnya. Tapi cuma kita fikirlah kan, dalam pada kau bijak takkan kena check mat teruk dengan revisi. Kan you gagal detect
move yang Rafizi cuba lakukan. Sebab tu kita kata kalau orang yang bijak, bila dia tengok dalam rumah dia ni, ni ada anak-anak ni, kau bunuhlah anak-anak ni. You rasa Rafizi ni anak-anak, bunuhlah anak-anak ni kan. Dia biar, pam, lahir Syed bersama ni kan. Tanpa dia sedar. Pusing balik. Tanpa dia sedar. So dekat mana bijak dia? Betul. Dia tak tahu pemanjangan itu. Ya, dia tak tahu. Sebab tu kita letak satu tanggapan. Ingat, dia sebenarnya logik propaganda yang sama dimainkan masa isu Azam Bakir itu. Kan, macam tak ada orang lain yang boleh lawan rasuah, macam Azam Bakir seorang kan. Ya. Awak bodoh sangat kau orang dalam SPRM tu. Ya, betul. Kan? Banggang sangat kau orang lain dalam SPRM. Dia itu isu. Dan akhirnya dia tak bawa apa orang SPRM, dia bawa ke bekas hakim. Yang dulu jatuhkan hukuman dia sekarang. Dia mesti ada depan aku tak guna kan. Maksudnya cara kita bentuk berfikir tu dah tak betul. Ini tak lagi sekadar propaganda. Naratif. Sebab tu dia lebih yang kita lihat sekarang ni, ceplas-ceplas memainkan naratif untuk rakyat Malaysia fikir. Negara kita akan lagi jahanam tanpa Anwar Ibrahim. Tapi sebenarnya kalau tanya saya secara peribadi, apabila geng-geng Anwar Ibrahim dia main naratif itu, siapa lagi selepas Anwar Ibrahim kalau tidak Anwar Ibrahim? Contohlah kan, siapa lagi? Bermaksud dia dah berubat itulah ubat dia last. Kalau kau ada teori propaganda yang power, kau takkan bangkit naratif ni. Betul. Kenapa naratif ni dibangkit? Maksudnya dia dah diubat. Dia macam orang asma tu, ubat tu nak habis. Bermakna kalau dia tak ada kalau Anwar Ibrahim tak jadi kerajaan ataupun meninggal dunia atau apa-apa lah yang berlaku lepas ni, dia orang dah tak ada orang lain dah. Orang lain. Dia dah tak ada orang lain kita kata. Dia Anwar Ibrahim dia umur kat 80 lah. Ya, 79 dah. 9 dah. Okey, dan kita pergi kepada bersama ni. Ini daripada pandangan orang luar dan pandangan orang dalam bersama walaupun parti baru. Pada pandangan orang luar lah. Orang luar dulu. Orang Kelantan tu, orang luar ni. Orang luar ni bukan orang Kelantan. Dengan orang luar Kelantan ni. Kalau orang bukan orang Kelantan, panggil orang luar. Orang luar ni orang luar daripada bersatu, bersama lah. Satu pula. Pada pandangan Ustaz lah, secara ini jujur lah kan. Ustaz nampak bersama ni adakah dia, okey, saya mulakan begini. Rafizi mengatakan dia bukan third force. Okey. Bersama ni bukan third force. Third force ni adalah pilihan ketiga. Dia kalau first force, second force, third force. Third force ni kita satu ni tak bagus, dua tak bagus, kita pilih yang ketiga lah. Dia bukan third force, dia new force. Okey. Kuasa baru, kuasa lain. It's another contoh saya bagi contoh semalam. Saya nak pergi ke Kuantan. Saya ada Myvi dengan Azora. Itu sama. Tapi saya ada satu lagi naik kereta api. Mode yang lain. Orang panggil Blue Ocean Strategy. Yes, itu diskus semalam. So, saya tak naklah bagi pandangan kat Ustaz kan. Tidak cuba Blue Ocean Strategy. Ustaz nampak benda tu satu betul ke tidak, dan kedua menggugat atau tidak bersama? Gugat. Sebenarnya saya punya pandangan peribadi kan, kewujudan parti bersama ni, dia sebenarnya saya tak terfikir nama bersama atau tak. Saya fikir Rafizi nak buat parti baru kan. Masa kita dah bercakap, beberapa orang berkenaan dengan kewujudan Rafizi nak buat parti baru ni, ramai dah tergugat sebenarnya. Sebab dia ada, yang pertama mungkin bukan tajuk Rafizi nak jadi Perdana Menteri, tapi sekurang-kurangnya itu boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sekurang-kurangnya. Betul. Kalau lebih sikit kredit mungkin boleh jadi Perdana Menteri. Tapi atas kewujudan parti bersama Rafizi ni, dia pergi masuk bertanding di kerusi-kerusi yang Pakatan Harapan bertanding pun dia dah pening lah. Sebab selama ini kempen pilihan raya PRU sebelum ni lori Rafizi tu lah. Atas nama Pakatan Harapan, tiba-tiba hari ni Rafizi bercakap kutuk Pakatan Harapan. Agak-agak jadi apa kan. Jadi yelah, kena ambil impact dia tu akan ada. Dan impact paling besar itu sebenarnya kena pada pengundi Pakatan Harapan. Ini yang orang Pakatan Harapan tak nampak. Sebab base pengundi dia adalah kepada pengundi Pakatan Harapan. Sekarang macam ni, masalah besar, saya pun cakap 2-3 orang dah. Pasca Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sebenarnya dia mencipta kelemahan, dia bukan mencipta kekuatan. Sekali lagi, dia mencipta Anwar Ibrahim mencipta kelemahan, bukan mencipta kekuatan. Maksudnya? Sebab Mursi, ni saya buat mesti contoh lah. Mursi di Mesir, masa dia mula-mula jadi presiden, di awal pun dia mencipta kelemahan, dia bukan mencipta kekuatan. Macam mana tu?
Caranya apabila dia menang Presiden Mesir, statement awal yang ucap tahniah kepada dia ni adalah Bashar al-Assad, Syria. Dia kata saya tak nak terima ucapan daripada Bashar al-Assad. Dia terus cari musuh. Syiah, kau Syiah. Dia tunjuk kawan tu Syiah terus kan. Padahal kau baru hari pertama jadi presiden kot. Kita bila tak kuat, kita kalau tengah bertatih, kita ni kena pegang mak. Budak bertatih dia kena pegang selalu kan. Betul. Tiba-tiba kau tak nak pegang, jatuhlah kau. Betul tak? Jadi masalah besar pada Morsi tu, permulaannya adalah dia mencipta musuh, iaitu Syria. Sepatutnya ialah kalau orang tu Syiah sekalipun, lepas tu Rusia tu kafir terus. ya, betul. Nampak kawan? Jangan buat musuh dululah. Sebab bila kita susah, yang nak membantu kita ni adalah sesiapa sahaja. Ingat tak Erdogan dulu? Dia tak mencipta musuh kan? Dia Erdogan antara contoh karakter yang bijak main politik. Sebab di awal dia jadi presiden, di awal dia menang dekat Turki tu, dia cakap kita kena jadi sekular. Padahal dia Islamis sebenarnya. Dia Islamis, dia daripada Parti Refah kan, bersama dengan Erbakan. Erbakan sekarang dia lah parti Islam tu. Tapi pada masa tu parti Islam tak kuat. Tapi dia ambil side, dia kata kita kena sekular. Hari pertama dia masuk parlimen, dia buat bini pakai tudung. Which is dekat bagi penonton pelik tu. Pelik. Bagi penonton itu satu benda, bagi untuk penonton di Turki, perempuan pakai tudung pada waktu itu adalah satu benda yang pelik. Salah. Ini 20 tahun lepas. Sebab Turki ni dekat punya perlembagaan tu clear state, secular state. Bila secular state, tudung ni unsur agama, tak boleh. Tapi hari pertama dia buat bina dengan tudung, menyebabkan pembangkang yang Islamis tadi tu. Dan pembangkang dia. Pembangkang dia. Dia pun sekular juga. Tapi kalah kan. Tapi Erdogan dah menang kan. Jadi pembangkang dia tu kata pada dia, kau kata kau sekular masa Persatuan Perak Raya. Tiba-tiba kau buat bini kau pakai tudung. Dia bangkit, dia kata inilah sekular. Macam mana pula? Dia kata sekular ni konsep dia hormat kebebasan. Kalau aku paksa bini aku buka tudung, itu tak hormat kebebasan. Dia create naratif baru tau. Cantik pula. Ini orang bagi bijak. Faham tak? Dia meng-create naratif menyebabkan dia lagi kawan, dan dia tak serang tentera sebab dia tahu kuasa tentera ni kuat permulaan. Macam mana nak buat? Dia cari ruang supaya tentera berada bawah dia dulu, baru dia buat perangai. Betul. Maksudnya bila kita bertatih, bina kekuatan, bukan mencipta kelemahan. Tapi Anwar Ibrahim, bila Morsi awal dia pergi cari musuh dengan Syria, cari musuh dengan Iran. Cari musuh Syiah lah apalah. 2 tahun setengah dia merintah lah, dia jatuh, mati dalam penjara. kena penjara. Cari pasal dengan orang. Kita tengok Anwar Ibrahim bila jadi Perdana Menteri. Benda ni saya pernah sebut beberapa kali pada kawan. Di awal saya keluar penjara dari itu. 2024 bulan Januari, awal tahun, saya jumpa kawan-kawan. Saya selalu guna satu terma. Orang Melayu ni ada pepatah. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Anwar Ibrahim ni masa tu 2024 awal tahun, saya dah cakap Anwar Ibrahim ni undi Melayu tak dapat, undi Cina keciciran. Sebab polisi cara dia buat, dia cuba nak tarik undi Melayu yang dia tak dapat dalam PRU. Dia tak dapat undi Melayu kan. Dia cuba nak usaha tarik orang Melayu tu, hari-hari pakai baju Melayu, hari-hari pakai songkok, pergi masjid ni masjid masuk masjid pergi, tapi Melayu tak bagi undi dia. Kan dalilnya tengok PRN selepas pada tu, PRK selepas pada tu, PRN lepas pada tu lah. Sungai Bakap apa semua melingkup tempat Melayu mana dia tak dapat. Okey, dia pun cari undi Melayu, dia terlupa undi dasar dia adalah Cina. Sekarang Cina pun tak nak undi dia. Bukan Melayu lah, Cina India lah. Cina India kan. Sebab tu saya guna terma pada masa tu, undi Melayu tak dapat, undi Cina keciciran. Dan realiti hari ni berlaku dah, DAP pun buat tekanan kepada dia. Polisi-polisi yang dia buat tu DAP banyak tak setuju. Dan kritikan terhadap dia ni datang daripada menteri kabinet pun di luar kabinet kritik. So dia mencari musuh dengan base pengundi dia. Itu satu. Undi Melayu dah tak dapat. Undi Cina keciciran. Sekarang ni dia bergaduh dengan strategi dia sendiri. Rafizi. Dia cari orang yang nak merancang strategi selama ini Rafizi. Dia cari gaduh dengan Mamat ni. Lepas tu tim Rafizi ni yang untuk set up jentera-jentera. Dan jentera-jentera ni bakat-bakat dah keluar parti dah. Dah keluar dah. Banyak cerita timbalan ketua wanita ni MK Matang Bawah dah keluar dah. MK Matang Bawah. Itu di bawah Nur Rizah Jangan sebut nama Nur Rizah. Hati terasa. Hati terasa. Timbalan ketua wanita Putrajaya.
Ketua Cabang Batu. Ramailah kalau kita nak tengok. Ni baru mesej saya tadi, bekas Adun Sena Perlis. Sena nama tempat tu? Perlis. Oh, dia pun dah keluar. Dah keluar tadi. Asrul nama dia. 2022, sorry 18-22. Dia kalau data tak selesai, jentera pula kelang kabut, itu sebenarnya mengulangi balik kekalahan Nur Izzah dekat Matampau. Dia akan berlaku pula pada Malaysia pula. Sebab problem besar pada Matampau pun, antara asbab Nur Izzah kalah ni dua faktor ni. Jentera dengan data. Dua perkara ni tak selesai. Last kali Ustaz rasa sekarang ni benda tu masih tak selesai. Setelah jadi kerajaan 4 tahun. Tak selesai. Sekarang ni saya nampak Malaysia pula. Malaysia pun tak selesai. Malaysia pula. Dah lepas secara fizik. Pasca revisi. Okey, Faizal. Pasca keluar daripada PKR dan masuk dalam bersama ini. Saya ni jujur cakap Faizal, masa Rafizi kalah pemilihan tu, saya rasa benda tu boleh diatasi. Siapa cakap kalah? Cuba betulkan. Dikhianati sah. Okeylah. Macam ni layak dia. Semasa Nur Izzah menang. Pandai. Nak sebut Izzah juga. Dia tak bagi kita sebut. Dia sebut tak apa. Rindu tu masih ada. Kembali ke Ustaz. Hati terasa. Semasa Nur Izzah menang, Okey, masa Nur Izzah menang, Rafizi kalah. Okey, betul. okeylah saya nak guna ayat selamat. Rafizi tidak menang. Ayat sopan kan. Sopan. Masa tu saya fikir boleh atasi masalah data, boleh atasi masalah jentera. Saya percaya boleh buat. Dengan cara? Caranya kita kena Blockchain. blockchain kena pakai ramanan lah pula. Ramanan dia bukan pure PKR, dia tu MIC. Kau boleh jumpa lah Hindu-Hindu tu. Waktu yang Melayu ni siapa nak layan kau kan. Okey, kita apa. Saya percaya boleh buat. Kan? Saya ada strategi kita boleh buat. Saya punya pandangan lah. Dan saya rasa saya boleh buat. Macam mana nak buat tu, aku tak boleh cerita kat sini lah. Apa? Rugi. Kita kami je nanti. Kita tengok ke mana 2 minggu selepas ni. Kami ni very convincing. Formidable. Convincing. Apa lagi? Yang tu pakai jual. Saya boleh buat. Tapi benda tu tak buat. Dah disampaikan kepada Izzah lah. Dah. Dan dia dah tahu dah. Dah tak buat. Tak buat Ustaz. Esok dia dengar ni, dia buat lah. Tak tahu kalau dia punya pasal lah. Dia buat. Dia tak tahu ke? Dia tak tahu, Allah alam lah. Okay. Tapi kalau dah sampai tahap ini, Rafizi dah tubuh parti, yang tu tak sempat lah. Dah terlambat lah. Setahun dah claim kita dah tertinggal lah. Sebenarnya dalam jangka setahun tu, kalau kita betul-betul buat kerja, boleh selesai. Sebab masa tu saya dah rasa dah, data ada masalah, jentera ada masalah. Kalau sekiranya keputusan pemilihan parti ni begini, tapi saya dah fikir, boleh tak atasi masalah ni? Saya nampak jalan. Tapi tak buat. Masa meraihkan Izzah sebagai timbalan presiden. Kan? Sebut kuat sikit. Perasan tak masa tu? Perasan tak masa tu? Fenomena badan tanpa kepala. Perasan tak? Perasan juga lah. So apa respon Izzah masa tu? Biarlah dia nak jadi timbalan presiden, aku seronok lah. Tapi Izzah sendiri tak rasa benda tu menggugat dia. I mean, pengalaman Ustaz dengan dia lah. Rasanya dia rasa benda tu boleh diatasi. Macam yang sebelum-sebelum ni. Dia rasa benda tu benda tu boleh buat. Dia dah setahun sekarang ni dah terlambat lah. Rasa bila sampai Rafizi pacak parti, tak sempat lah. Izzah tak datang convention Pakatan Harapan. Of course Izzah tak ada dengan kita lah dekat BJPAC tu kan. Tapi dia datang convention Pakatan Harapan, menimbulkan satu persoalan besar tau. Ini wayang lah. Wayang ke? Dia bukan kali pertama dia tak ada satu majlis dengan Anwar ni. Ini wayang. Tapi ni wayang untuk orang sebut-sebut. Tapi kenapa? I mean, do you think wayang ataupun memang dia queen drama queen. So kalau dia tak boleh curi perhatian antara dua-duanya ada. Marah ni. Saya syak ni. Saya syaknya. Saya syak Rafizi ada WhatsApp ke Nurul kot. Rafizi mana ada WhatsApp? SMS ke telefon ke. Kalau tak apa mungkin Nurul WhatsApp ke Rafizi. Dia kata apa? Contoh lah. Ini contoh saja. Anggapan kita apa? Dia kata apa? Paling tidak boleh kata sebenarnya aku dengan kau. Mungkin lah. Mungkin betul kan? Betul. Mungkin. Tapi 6 bulan. Kita jangka pilihan raya ni Oktober. Sebabkan UMNO nak bubarkan Melaka dengan
September Oktober lah, bukan Johor, Melaka dengan Johor. Dan dua-dua ni akan jalan solo. Dah memang confirm akan jalan solo. Dan Maksudnya kalau jalan solo masa sekarang lah. dia kalau jalan solo dah Dia macam ni, tengah hari tu dia memang berdegar-degar. petang tu lain. Baling cawan lah apalah, petang tu saya akan jumpa Zahid tu berbincang. itu pun satu problem juga Nur Ibrahim. Dia statement dia dihadap di dalam ceramah dengan selepas pada tu mesti berbeza. Nampak tu cakap depan lain belakang lain tu. Tak, poinnya adalah katakanlah assuming jalan solo lah kita, ataupun dia bergabung pun tak apalah. Katalah kita assume September ni pilihan raya, dan saya jangka Anwar pun kata dia nak September Oktober lah. Okey, lebih kurang tarikh tu. Dan PRU mungkin jalan serentak kerana nak mengelakkan sebenarnya Rafizi the longer parti bersama ni teruk Anwar Ibrahim tau. Lagi teruk Anwar Ibrahim. So kena buat cepat. Okey. Do you think Rafizi ada sempat tak masa dalam tempoh ni, kalau tak menang pun kita kata, tapi menggugat tu wajib Saya buat analogi beginilah kita tengok evolution penggemar kopi di Malaysia dan di dunia sebenarnya. Bukan masalah lah. Apa berlaku bukan masalah ni, nothing sangat lah. nothing lah Kau jangan Pakistan tau. Kita tengok apa yang berlaku semasa sentimen menyerang Starbucks berlaku dalam Malaysia dan juga satu dunia. Apa berlaku dengan serangan terhadap Starbucks. Pada masa itu Starbucks ni di dunia punya ni lah pentadbiran dia merasakan bahawa ini sementara dan tidak akan memberi apa-apa kesan kepada pemboikotan yang dijalankan terhadap Starbucks. Apa berlaku bila dia underestimate pengguna-pengguna satu dunia, apa berlaku? Kemunculan pelbagai jenama kopi-kopi tempatan sehingga berlaku penutupan banyak di kebanyakan tempat-tempat utama di dunia. Dan benda tu menular juga di Malaysia. Betul. Sampai terpaksa lah bos besar ni mengayu kan. Jangan boikot lah apalah. Tidak ada dalam senarai lah. Kita bagi pekerja tempatan lah apalah. Tapi percaya ataupun tidak, dia memberi kesan sampai sekarang. So itu analogi mudah. Dia sama macam senario politik. Kopi ni kata orang dia tentang cita rasa. Ada yang suka, ada yang tak suka kan. Tapi begitu juga politik. Dalam keadaan orang merasakan bahawa apa yang berlaku, yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dan PKR ini satu wayang, sampai tahap orang muak dirumuskan ini satu wayang dan orang dah muak dengan wayang-wayang politik ni, maka di saat itu bersama datang memberikan alternatif kepada rakyat. Sentimen yang dimainkan PKR ini tidak akan memberikan apa-apa kesan. Dia sebenarnya dia mengulangi skrip semasa Starbucks mula diboikot. Dia underestimate ni masalah macam ni. Kalau tanya saya secara peribadi lah, saya lebih bimbang orang yang cerdik berbanding orang yang kuat. Saya lebih bimbang orang yang cerdik berbanding orang yang kuat. Sebab maksudnya ada benda ni kita boleh angkat dengan tenaga, tapi ada part tenaga tak mampu nak angkat, tapi benda tu terangkat juga kerana kita ada akal. Kita gunakan otak. Saya suka buat analogi contoh lah, bila kita driver lori bawa besi banyak-banyak daripada Kuala Lumpur pergi ke Kemaman dengan kuasa Tuhan jadualnya adalah raya, orang tengah bercuti. Sampai-sampai alamak pekerja semua bercuti, tak ada siapa nak buat turun barang. Tapi barang tu kena buat turun juga sebab daripada Kuala Lumpur. Macam mana nak turun? Kalau guna tenaga tak ada kemampuan sebab berat sangat. Tapi boleh tak kita buat turun? Boleh, tapi guna akal. Caranya kita buka pagar lori belakang tu, kita ghostan laju berhenti terkejut. Jatuh kan. betul. Maksudnya nak turunkan barang yang berat, dia bukan lagi guna tenaga tapi guna akal. Orang nak timbang seekor gajah yang besar, susah nak timbang sebab besar sangat. Alat penimbang mana kau nak guna kan, nak timbang begitu besar gajah tu. Tapi ada cara orang timbang. Caranya ambil gajah yang besar itu, letak di atas satu kapal. Letak dalam kapal, nanti dia akan mendak turun kan. Maka ada garis air. Maka kita pun tanda garis. Lepas tu kita buat keluar gajah, kita berbatu pula. Berbatu, bila sampai garis itu kita timbanglah batu tu. Makanya kita tahulah berapa kiraan berat gajah tu. Jadi maksudnya benda yang terlalu berat dia kena guna akal, bukan guna tenaga. Isu yang ada dalam keadilan pada hari ni, keadilan hari ni cara dia nak
popular dalam politik ni betul-betul atas body and brand. Tapi akal tak ada. Tak guna strategis. Tiba-tiba datang Rafizi yang ada plan. Saya bimbang orang ada plan masa depan ni. Datang Hafizi bawa plan. Bawa bersama lah. Bersama plan. Ni lah plan dia. Dan saya tak fikir yang ni satu-satunya plan. Saya tak fikir Rafizi tahu ini satu-satu plan. Oh takkan. Saya ada 3 plan. Takkan. Dia ada plan satu. Tapi plan ini dua. kapal. Ha. Ini kapal dia. Kan? Dan saya tak rasa ini je kapalnya. Oh. Apa dia tu kita tak tahu lah. Kan? Sebab saya rasa orang yang ada plan, dia akan fikir 1001 kemungkinan. Kan? Dalam sekitar 1970-an, orang buat kajian berkenaan dengan ada satu teori pre-mortem. Okey. Orang selalu buat postmortem. Tapi 1970-an orang buat satu teori namanya pre-mortem. Kita menganalisis kecacatan, keburukan sesuatu benda sebelum berlaku. Kan? Dan benda tu asal penggunaan itu, kajian itu digunakan untuk mengkaji tentang orang kena kanser. Sebab bila orang tu dah kena kanser, susah nak dirawat. Tapi kita boleh rawat simptom kanser. Sebelum dia berlaku. Ada simptom, rawat terus. Barulah tak kena. Sebab kalau dah kena susah. Faham tak? Makanya 1920-an orang kajian. Ada satu pendekatan teori dia panggil pre-mortem. Dia pun buat pre-mortem. Dan rupa-rupanya pre-mortem digunakan dalam bisnes. Merancang strategi bisnes. Antaranya KFC. KFC, McDonald dia guna strategi ni. Cara dia macam mana? Tempat ni aku nak jual ayam goreng sebagai contoh. Ayam KFC kan. Aku nak jual macam mana? Tapi orang sini tak makan ayam. Kalau aku terus buka kedai, lingkuplah aku bisnes. Sebab orang tak makan ayam, aku jual ayam. Caranya adalah aku kena mencipta keinginan orang di situ makan ayam. Macam mana nak buat? Makanya dia buatlah kempen media. Betul tak? Lepas tu dia pergi berpakat dengan syarikat-syarikat tertentu. Contoh macam syarikat pen. Syarikat pen kan. Pen ni dia pergi jumpa kilang, satu batang pen ni kau jual berapa? Kami jual RM1. Kau nak tak kos yang kau buat ni, yang RM1 itu kau boleh jimat sebanyak 30 sen. Kau guna 70 sen ni, 30 sen aku bayar. Dia kata boleh. Macam mana nak buat? Bubuh lambang KFC aku kat pen kau. Dia kata tu je. Sampai satu ketika dia buat dia buat analisis kan. Dia tengok up to date lah, apa panggil? Laporan satu. Nampak makin okey. Bila dah orang pakat suka makan ayam, boleh dia buka kedai. Ini apa panggil plan strategi. Saya percaya Rafizi buat dah. Betul. Saya percaya Rafizi buat dah. Sebab tu saya tengok kenapa dia kena pacak bersama ni awal. Tak ikut jangkaan saya, lambat ni. Saya jangka mungkin 3 bulan lagi. Tapi kenapa sekarang? Saya syak dia, maksudnya dia dah ada dapatan dia sendiri. Betul. Saya percaya yang tu. Sebab tu saya cakap, saya lebih takut orang yang ada kebijaksanaan daripada orang ada kekuatan. Sekarang kekuatan yang ada pada PKR ni adalah bodoh dan orang je. Cuba cari kekuatan lain. Letak logo kat sini Dia terasa tu dah. Apa kekuatan untuk nak tarik pengaruh pengundi kepada PKR untuk PRU akan datang? Saya rasa atau bodoh dan orang. Sebab tu kita dah tengok Facebook, mana boleh. Strategi tu betul ke Ustaz? Asyik nak jual muka Anwar Ibrahim je. Dah, masalahannya kalau strategi adalah satu, kalau yang tu hilang, apa yang tahu? Maksudnya dia tak ada multiple strategi. Kita ni kena ada 1, 2, 3, 4. Satu hilang, ada lagi backup. Faham tak? Tapi itu memanglah dia punya style daripada dulu kan. Lepas tu saya kata populis. Isu tandas pun dia sebut. Itu memang style dia. Cerita tandas pun Polisi pun kalang kabut. Ya. Contoh saya buat, polisi cuci jamban untuk budak sekolah. Ya, komen. Kita pun tanya soalan, buat penyelidikan ke tidak? Dan kenapa Perdana Menteri buat pengumuman yang guru besar semua terkejut? Apa hal lah? Ada polisi baru cuci jamban. Lepas tu mana mobnya? Yalah. Patut belilah mob. Dah ajar dah cikgu-cikgu macam mana kau nak didik budak-budak pagi-pagi cuci jamban. Betul tak? Benda tu kena didik awal, barulah kita cadang ke polisi. Strategi populis lah. Lepas tu dia kata jadi populis. Dan dia semua benda dia nak sebut dah. Dia seorang. Pasal tak? Dia nak jadi ustaz, dia nak jadi ulama. Ya. Dia nak jadi semua dia. Dia model. Tak, sebenarnya janganlah hantar body kau. Sebab tu bina pasukan. Ini beza. Dia tak ada pasukan. Ini beza masa Mahathir kuat dulu. Pasal nak Mahathir? Mahathir kekuatan ni kita memang nampak dia, tapi sebenarnya bukan dia je pasukan. Sebab tu ada Mak Rahmat. Mak Rahmat power tau. Betul. Rafidah Aziz. Sebab kita sebut pasukan Mahathir pada masa tu, ya betul Mahathir lead. Tapi kita nampak tak orang lain juga. Anu? Betul.
Adalah Fahmi, itu pun baral kan. Tak ada lah kekuatan dia, tak ada. Kau dengar alah yang ni. Dia tahu main macam ni. Tak dia jawab tu kita rasa kadang kau boleh baca buku propaganda lagi tak? Banyak lagi lah. Kau pergi belajar lagi kan. Tak, paling tidak kau ambil satu segmen ni belajar dalam bab propaganda. Cara-cara menjawab soalan media. Betul. Kerana dia fikir macam tu. Yalah saya bukanlah orang pandai. Tak, dia dah berada di satu peringkat yang mana dia kena sembunyikan kerisauan dia. Tapi betul ke? Betul ke dia risau? Betul ke dia risau sebab nampak macam dia sangat confident sekarang ni? Tak nampak kerisauan pada kalau you confident, you akan berani untuk address the issue. Kan? Isu banyak ni. Dia address tak isu, dia tak, dia divert. Dia divert benda-benda bodoh. Antaranya server tu lah. Dia percaya. Yes, dia percaya. Tapi satu status benda tu tengoklah makian daripada masyarakat. So dia rasa dia percaya divert. Kan? Hakikatnya yang rakyat maki ni berkekalan. Isu utama yang dibangkitkan oleh masyarakat sivil tetap ada. Ini yang Bersih kata tadi. Kepada Kamil. Kau janganlah divert. Kau jawablah isu yang dibangkitkan. Betul. Isu mafia corporate selesai tak? Tak selesai. Dia elak tak jawab. Dia divert. Isu pemilikan saham jutaan ringgit milik apa ni Azam. Selesai tak? Tak selesai. So apa cerita yang siasatan KSN buat tu? Nampak? KSN punya report sampai sekarang tak keluar. Kesan daripada tu ni untuk penjawat awam lah. Kalau kantoi nanti dia boleh petik lah kes Azam Maki. Tak ada, Azam Maki tak ada pun. Azam Maki tak kena apa pun. Kan? So penjawat awam boleh pakai ni, boleh pakai. So pada saya dia bukan confident. Dia tengah mengalihkan perhatian masyarakat bahawa sekarang ni kita berada dalam keadaan stabil. Hakikatnya balik-balik daripada Kamil ni kita pergi pula kepada si Fuzia kan. So hakikatnya bila dia dah panik sangat, itu yang keluar tiba-tiba ni kami ada bukti menunjukkan apa ni Rafizi telah pun lama menyertai. Lah, knowing dia orang ni, kalau kau dah tahu benda tu awal, kau dedahkan awal lah. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang baru kau nak dedahkan? Dia ni orang yang beria-ia kan. Dapat satu takkan kau nak simpan. Itu bukan style dia. Maknanya kau tahu kemudian lah. Silat bulan tu yang dia kata dia dapat tu pun dia reka. Mungkin Strategi juga. Tapi kalau dalam kes macam tu kan, kita tak payah pergi teknikal lah sebab benda tu dah diterangkan lah. Nak boleh saman tak boleh saman lah. I mean court will decide later. Normally kes ni berapa tahun kalau sekiranya PKR nak saman? Dalam on average lah kita kata. Setahun setengah. No, termasuk appeal dan sebagainya. Termasuk appeal lah lambat lah. Okay, untuk first stage saja mungkin dalam setahun daripada sekarang. Appeal tu mungkin 6 bulan. So tambah lagi appeal satu lagi. Dia pergi pun dalam 3 tahun dalam tangan lah. So sebab tu kita kata tadi kan, kalau kau betul ada bukti daripada awal, kau dah isu surat tunjuk sebab ataupun iyalah dah bagi sekarang lompat. So bila kau sebut just after Raf membuat pengumuman, nampak sangatlah futot. Dia nak menunjukkan, you boleh keluar, dia terkejut nak counter, jangan bawa kerusi kami, jangan bawa keluar kerusi kami. Itu je kan. Ya, tapi adakah strategi mengatakan khianat kemudian boleh selama 10 juta itu menggugat kredibiliti Rafizi dalam isu bersama ini ataupun parti bersama ini? Adakah benda itu memberi impact? Yang main isu khianat tak khianat ni, jawapan ataupun rumusan tepat adalah daripada YB Rozia. Kan? You suruh keluar, you tuduh orang ni keluar sebab berkhianat. Orang ni letak jawatan pun kau kata khianat. Siapa sebenarnya yang khianat? Padahal dia tak bawa kerusi tu. Setahun kau repeat orang ni. Keluar. The moment dia kata dia keluar, kau cakap apa? Dia berkhianat. Tiba-tiba Razia tak keluar, kau kata berkhianat juga. So sebenarnya kau nak apa? Macam mana? Kamu ini bagaimana? Bagaimana? So kita ada masyarakat yang matang dan masyarakat menilai semua ni. Masyarakat menilai bukti dia orang yang biasa ni yang tak terlibat dengan pemilihan pun bila tahu benda ni dia baca balik, dia tahu, dia boleh detect dan yang sebenarnya mangsa keadaan adalah YB Raf. Bukannya PKR yang atas-atas ni. Dekat mananya yang kau katakan kau menjadi mangsa? So Rafaizal pergi hari tu, saya pun pergi lah, pelancaran parti bersama ni. Dan dalam masa yang sama kita nampak bahawa Pakatan Harapan mengatakan ramai
di program Pakatan Harapan Convention Pakatan ramai. Ada yang kata 10,000, ada 10,000 ada tak? Ada 10,000. 5,000. Tak, ada yang kata 10,000, 20,000 padahal 5,000 dia datang. Tapi 5,000 rival 10,000 rival tu dia 3 parti. Kerajaan yang membawa dengan bas. Pemerhatian Faizal lah pada yang datang hari bersama itu untuk orang yang tak datang kan. Ada ke Rafizi bayar untuk orang semua yang datang tu datang? Itu kita tahulah, memang tak lah kan. Daripada zaman lori invoke, hujan panas, orang datang begitu kan. Tapi kita tahu momentum yang dicipta oleh Ralph ni bukan semata-mata di depan mata. Kan? Kita tahu cara dia berkempen ni, dia gunakan media sosial. So berapa banyak yang hadir pada masa itu bukan semata-mata 3,000 yang ada dalam dewan. Kita tengok yang duduk terpacak dekat YouTube tu. Kekal. Dan itu tidak dibayar tuan-tuan. Dan benda tu berjalan tau. Berjalan. Jadi kalau orang kata, alah kau nak ambil simplistik punya kesan. Maknanya dia kata ini setakat ni lepas tu matilah kan. Ini 10,000 ni 5,000 dekat situ. Kita boleh katakan dia buta IT. Kan kau duduk tahun 2026 ni bang. Kalau benda tu ada dekat dalam YouTube dan benda tu tetap berjalan dan meningkat saban hari. Kalau kita tengok momentum YBM tu mencecah 200,000 satu episod. Satu episod. Benda tu berjalan. Inilah yang disebut momentum bersama ni yang dicipta oleh YB Rafizi pada petang tu. Salah satu strategi juga adalah apabila sesuatu masalah itu cuba diselesaikan juga. Dan contohnya macam orang tuduh Rafizi ni macam-macam lepas dia kalah, merajuk, macam-macam lah. Tapi menariknya semua benda ni cuba diselesaikan oleh Rafizi dalam cara dia menjawab. Dia jawab kan. Tapi bila dia jawab, last kali orang tinggal walaupun orang dah ratib, tapi benda tu makin tumpul dan dengan konsisten dia dengan dia punya live dia tu, naratif dia baru tu diterima oleh orang. Last kali orang bincang. Dan benda ni berbeza dengan pendekatan Kak Dilan Anwar Ibrahim. Tak selesai masalah ada, cari masalah baru, create satu baru, divert yang tak selesai. Last kali benda tu beban. Bertambah. Dia ada masalah, dia tak selesai. Dia divert. Ada masalah baru, dia tak selesai. Last kali banyak masalah. Tapi berbeza dengan pendekatan Rafizi. Sebab kita tengok orang kutuk Rafizi sebab dia sotong. Itu pun dia jawab. Betul. Dia jawab. Rafizi sotong. Dia jawab. Cuma sambil-sambil disindir lah kan. Yalah. Maksudnya dia cuba selesai masalah yang ada supaya kalau ada masalah, supaya bila timbul isu yang kedua ada masalah, selesai pula, tak terbugal lagi dengan banyak masalah. Betul. Inilah perbezaan pendekatan yang Rafizi buat dengan tim PKR buat pada hari ni. Itu perbezaan dia. Itulah rumusan daripada mantan-mantan mengurusi bersatu bersih. Dia cakap kat Kamil, jangan divert. Jangan divert isu, jawab isu ni. Because isu dia adalah kau menuduh. Itu satu tuduhan bahawa Mandiri menerima jutaan ringgit. Bila Mandiri kata kami akan saman, dia kata kami tidak kami dulu pelagi teruk kena, kami tidak menghalangi. Saya nampak ni sebiji macam Kes Sanusi. Sebiji. Betul. Sebiji macam Kes Sanusi. Dia kesannya adalah Kamil ni kena ingat dia pun nak bertanding pilihan raya. Wajib dah kan? Takkan tak nak kot. Of course lah. Wajib dah kan? Okey, dia nak bertanding. Bila timbul dia buat statement bodoh ni, geng ini saman, benda ni berpanjangan. Silai bulan bila dia tanding pilihan raya, geng Mandiri pergi lawan dekat situ. Sama lah macam Sanusi dengan Saifuddin. Kan orang elok-elok kau tak ada modal, tak ada point, sekarang ni dia ada point. Dia ada point. Cuma dia jadi pelik. Senior kau dah kena dah macam tu, kenapa kau ulang balik? Dan maklumat tak tahulah korang tahu ke tidak kan. Sebenarnya dan benda ni didedahkan, even Kamil serta PKR pun dapat dana asing. Pada masa itulah. No, even now. Sekarang daripada dulu, masa jadi pembangkang, sampai sekarang dapat dana asing. Aku boleh cakap. PKR saman lah. PKR berani saman. I know for a fact. Memang kena dapat dana asing. Di isu dia bukan dapat dana asing. Isunya dana itu illegal atau tidak. Dana tu, kalau dana tu legal, apa masalah dia? Dia kata dia kata isu dia adalah dana tu digunakan untuk menjatuhkan kerajaan. Aktiviti itu tadi kan. So yang itu dia very subjektif. Macam mana orang baru buat report, lepas tu kau dah terus confident. Mandiri terlibat dengan itu, satu tuduhan yang berat.
menjatuhkan kerajaan demokrasi. Yang satu lagi yang aku pelik ni lawyer ni. Kan tak tahulah. You come across tak dengan isu ni. Pengajian Okey, dia menjatuhkan kerajaan demokrasi itu adalah kerajaan yang di-Pertuan Agong. Betul. Bukannya kerajaan yang mentadbir sekarang ni. Menjatuhkan Perdana Menteri, menjatuhkan politician. Ni memang semua matlamat dan kerja parti politik mangkang. Termasuklah PKR masa jadi membangkang ayat yang sama digunakan. Dana itu digunakan PKR untuk menjatuhkan kerajaan aja. Sama. Kita ni disasarkan naratifnya oleh ahli-ahli politik. Betul. Kalau kita tengok betul-betul kerajaan berdemokrasi itu adalah merujuk kepada yang di-Pertuan Agong. Itu yang di-Pertuan Agong ni kau gulingkan. Itu maksudnya yang masuk bawah pendahakaan apa dipanggil yang apa ni? Yalah kira menggulingkan kerajaan lah yang hukum Kerajaan. Okey, kita jangan stop kat kerajaan ni. Kerajaan yang di-Pertuan demokrasi itu adalah kerajaan di mana yang di-Pertuan Agong. Duduk kita gulingkan yang itu. Al-Maunah. Itulah dia maksud dia. Bukannya kita nak gulingkan. Kalau kata maksud dia menggulingkan Anwar Ibrahim. Kalau macam tu usul dalam parlimen, boleh sokong tak sokong, itu satu jenayah lah. Nampak? 16 September tu kerajaan nak gulung Perdana Menteri sebenarnya. Ya. Gagal. So kalau lah apa Kamil PKR merasakan definition itu adalah itu, kau orang lah patut kena tangkap sekarang. Betul. Kau buat lama dah dulu kan? 16 September. Siap declare lagi. Kita cukup jumlah Numbers. Convincing, formidable, whatever lah benda dia. So dia jadi kesian sebab kau menjadi kerajaan tetapi kau mengulang balik apa yang dulunya kau tentang. Betul. Okey. Saya tahu panas ni. Dah makin memuncak tapi habis kat sini. Sebab kalau tak bulan minggu depan kita tak ada modal nak cakap apa. Okay, thank you very much. I think benda tu merumuskan bersama kita kan. Kalau siapa yang nak join bersama boleh menghubungi pergi website bersama.org. Dan saya tahu ada yang ada masalah, OTP tak dapat, ni masalah tu crash dan sebagainya. Itu temporary. Tapi kalau ada masalah juga, saya ada hubungi pegawai Rafizi. So pergi ke page Facebook bersama, parti bersama, kemudian hubungi admin dia. Mungkin mereka boleh bantu. Jangan mesej saya. Saya bukan admin. Saya ahli biasa je. Kan? Saya tidak ada kena-mengena dengan Rafizi, saya bukan kroni Rafizi. Tak ada kena-mengena. Saya jumpa Rafizi itu je lah masa salam tu lah, dah tak ada dah. Ada datang jumpa Is aku nak jadi calon sebagainya, tak ada. Saya bukan itu Okay. So terima kasih Ustaz, terima kasih Faizal. Kalau nak masuk PAS jumpa sini. Nak masuk PAS jumpa. Dan insya-Allah inilah dia. Satu lagi. Orang baru tahu. Kalau nak jumpa Izzah, jumpa dia juga. Dulu. Sekarang dia tak boleh dah. Sekarang tak boleh. Dulu sebenarnya tapi tak apa, cerita je lain. Itu nanti kita dedahkan kemudian bukan sekarang. Jadi tuan-tuan, kita nak bagi tahu pada jalan aku ni. Aku nak tutup ni. Jadi kita sambung. Dia isu dia tuan-tuan, kita kata bahawa insya-Allah kita akan bawa perkara ini ke hadapan dan untuk maklumat kalau tengok dekat Iswari Murni channel, please subscribe Politik dan Masalah. Itu lepas ni dia akan pergi ke situ dulu. Iswari Murni lambat sikit. Yang ini kita punya episod pertama ke? Episod pertama. Ini episod pertama 01. Setelah kita rancang daripada bulan puasa. Yang masuk raya haji tadi. Yang minggu lepas tu selamat. Tapi saya ada buktinya. Okey. Saya ada yang sabotaj tu. Selamat malam, selamat beristirahat. Politik dan Masalah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak masalah.